ke alam, tak terjangkau akal, mengembara tanpa deria, hanya melihat melalui mata hati. Assalamualaikum penonton podcast kita Dua Dimensi Kak Jem. Okey, untuk hari ini kita bersiaran di mana kita ditaja oleh Mililia International Group of Company. Jadi, sempena rasanya hari ini kita masih lagi di dalam bulan Syawal. Jadi rasanya belum terlambat lagi untuk kami mengucapkan selamat hari raya kepada penonton sekalian. Tapi saya rasa yang lebih sesuai untuk memberi ucapan itu adalah dah tentulah kita punya star Kak Jem. Kak Jem, khabar Kak? Khabar baik tak, Alhamdulillah. Kita okey hari raya Okey raya. Kak bagi ucapan sikit Kak untuk kita punya penonton kita ni Kak. Sempena raya ni. Itulah kita dah pergi ke episod 12 hari ni tak. Alhamdulillah. Hari ni orang kata masih lagi dalam suasana raya walaupun dah sedikit penghujung. Akak ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin, masih belum terlewat pada akak pasal kita masih berada dalam orang kata bulan Syawal, masih lagi beraya, masih lagi bermaaf-maafan dan bagi pihak kru Dua Dimensi Kak Jem, korang kenal lah akak punya kru bukan ramai pun. Nita, Kak Maswa dan seorang kru akak, fotografer akak. Kami ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin dan terima kasih kerana memberi sokongan padu, sokongan mantap, terbaik kepada Dua Dimensi tah. Okay. Alhamdulillah. Betul. Dan memandangkan kita punya podcast kali ini bersiaran pada 9 April, nak bagi tahu korang sikit sebab sebenarnya tarikh 9 April ni sangat istimewa dan dekat di hati Kak Jem. Nanti kita akan tahu mengapa dan apa rahsia di sebalik 9 hari bulan tu. Katanya Kak dengar 9 hari bulan ni memangnya siapa yang rapat dengan Kak memang tahulah 9 hari bulan ni sangat ni dekat di hati Kak. Boleh Kak cerita Kak apa sebenarnya rahsia di sebalik tarikh 9 hari bulan tu Kak? Alhamdulillah hari ini 9 April, semasa tuan-tuan melihat episod kali ini, kita start publish pada orang kata pukul 5 petang. Akak minta kata kita sama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada arwah anak akak Iqbal Farin bin Hamdan. So sebelum kita mula kita hadiahkan Fatihah dulu kepada arwah Iqbal Farin bin Hamdan. Al-Fatihah. Okey, kita merujuk kepada soalan kita. Ini hari ini ada hari ulang tahun ke-15 pemergian Iqbal. Dan Iqbal ni tuan-tuan, story anak saya ni, cerita anak saya orang kata banyak sebenarnya membabitkan orang kata perubahan hidup akak tah. Iqbal ni orang kata dia mengubah orang kata sebahagian besar kehidupan akak. Perjalanan hidup akak bukan saja sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, tetapi orang kata kepada peribadi akak sendiri. Pasal ramai sebenarnya followers akak bertanya, pasal bila kita buka cerita kan contohlah kita buka cerita tentang Puteri Gunung Ledang itu, akak cakap akak bawa student akak. Ramai cakap, akak dulu cikgu ke kan? Kemudian ramai juga followers akak yang kenal akak sebagai seorang penulis misteri. Yang orang kata yang kemudian dah masuk podcast sekarang. Tapi tuan-tuan, sebenarnya perjalanan hidup saya sebenarnya satu susunan yang sangat cantik, sangat menarik. Ya Allah Ta'ala susun tanpa saya tahu, tetapi selepas 15 tahun hari ini, baru kita boleh tengok. Macam akak baru akak boleh tengok kenapa Allah Ta'ala ni menyusun akak punya hidup akak berpengkat-pengkat macam ni. Kata setelah 15 tahun ni lah, kata apa kaitan Iqbal ni dengan benda yang akak sebut ni tadi. Akak rasa pasal ramai sangat soalan tanya kan. Dulu akak ni cikgu, kenapa berhenti cikgu? Lepas tu macam mana akak boleh terlibat dengan penulisan misteri ni kan. Kemudian macam dengar pergi sana pergi sini kan. Siapa sebenarnya Kak Jem ni sebenarnya? Jadi hari ini sempena 15 tahun, kata tarikh ni sangat tarikh yang keramat pada akak. Bermulanya perjalanan Kak Jem ni adalah pada 9 April 2011. Tapi sebelum tu tuan-tuan, kita susur sikit flashback ke belakang.
Tuan-tuan, sebenarnya saya memang bermula kehidupan kerjaya saya sebagai seorang guru. Saya merupakan guru bahasa Melayu dan orang kata sejarah di sebuah sekolah menengah. Saya dah bertugas beberapa tahun apabila saya dikejutkan dengan orang kata satu tragedi yang sangat aneh pada akak, satu tragedi yang sangat aneh sebenarnya, tetapi apabila Allah Ta'ala kata kun fayakun dia tak mustahil nak terjadi. Dia bermula pada tahun 99 tuan-tuan. Saya baru berkahwin dengan suami saya 4 tahun, baru dikurniakan 2 cahaya mata. Tahun 99 tu saya ingat lagi, berlaku satu tragedi besar dalam keluarga saya. Tuan-tuan bayangkan 24 bulan 4 99 tu saya kehilangan atuk saya sebelah mak. 24 bulan 5 bulan depan tuan-tuan saya kehilangan bapa saya, meninggal mengejut, serangan jantung. Kita ingat habis dah tak 2 bulannya. 24 bulan 6 tuan-tuan, saya kehilangan pakcik saya, adik mak. Okey, saya kehilangan pakcik saya. 24 bulan 7, rumah saya dan berapa rumah sewa kepunyaan mak saya terbakar tuan-tuan, 4 pintu. Jadi saya terpaksa berpindah ke rumah mak saya. Kata rumah dah terbakar 4 pintu, kita nak cari duit balik masa tu bukanlah satu masa yang benda yang senang, pasal saya baru hilang bapa saya, baru 3 bulan hilang bapa saya. Dan penutupnya tuan-tuan, tragedi ini adalah pada 24 bulan 8 yang mana saya kehilangan anak kedua saya lelaki, Muhammad Faris bin Hamdan. Semua berlaku 24 ribuan tragedi ni, Kak. Semua berlaku pada 24 bulan. 24 bulan 4, 24 bulan 5, 24 bulan 6, 24 bulan 7, 24 bulan 8. 5 bulan. Berderet. 5 bulan berturut-turut pada tarikh yang sama, 24 bulan. Jadi saya tuan-tuan, saya merupakan anak ketiga dalam keluarga saya. Pertama abang, kedua abang, ketiga saya, keempat adik lelaki saya dan kelima adik perempuan. Jadi akak ada 2 saudara kandung perempuan, akak ada seorang adik kandung perempuan dan 3 saudara lelaki lah. Jadi dengan rentetan peristiwa ni yang mana mak akak yang paling berat lah. Mak hilang bapa, hilang adik, hilang cucu, hilang suami dan hilang harta. 5 ni orang kata paling berat pada mak akak. Jadi mak saya tuan-tuan telah mungkin ada akibat tekanan jiwa juga, orang kata stres. Mak saya tuan-tuan dia ada diabetik, on insulin. Doktor mencadangkan diabetik dia tidak terkawal dan dia terpaksa membuat dialisis 3 kali seminggu di PPUM. Dan pada mulanya okey untuk buat dialisis ni, maknanya kita hantar, kita ambil. Masa tu saya masih mengajar. Tetapi lama kelamaan tuan-tuan, keadaan mak ni tak berapa terurus. Jadi akak mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Akak lah yang berkorban ni kiranya. Ya, saya berkorban. Akak berkorban pasal untuk 2 abang ni dia bekerja jauh tah. Arwah abang akak pertama dia kerja di di Jalan Ipoh, tapi dia duduk jauh, dia duduk kat Semenyih. Abang yang kedua pula dia kerja di KLIA, duduk pun di Seremban 2 masa tu. Jadi yang paling dekat duduk di Pantai Dalam ni adalah akak. Dan sebenarnya pada akak macam ni lah. Pasal kita perempuan tah. Jadi kita fikir macam tanggungjawab kita pada mak ni lagi besar untuk kita sebagai anak perempuan ni. Tetapi bukan satu keputusan yang sangat senang lah untuk kita buat keputusan tah. Pasal kita dah mengajar. Kita dah minat mengajar, kita pun gaji pun dah cantik semua. Tapi akak berpegang pada macam ni lah. Rezeki tu ada di mana-mana. Walaupun husband akak cakap fikirlah 2-3 kali pasal penat masuk universiti kata dia. Tapi akak fikir macam ni, akak ada satu kemahiran yang pada akak masa ni akak gunakan kemahiran akak. Itu sebabnya kawan-kawan bila ada yang nak berhenti kerja minta pendapat, akak tanya satu soalan je, korang ada kemahiran tak? Pasal kemahiran ni kalau di-adjust betul-betul, insya-Allah dia mencukup lah, boleh mencukupi lah kita punya ekonomi keluarga tu. Jadi apa kemahiran akak tak? Akak ada kemahiran menulis. Dan lepas akak berhenti tu, akak sepenuh masa, tapi mesti ada kita mesti ada disiplin. Akak menulis novel. Dan sepanjang 7 tahun menjaga arwah mak ni, kita hantar mak dialisis 3 kali seminggu.
Masa tu pun mak dah kena Parkinson. Dia tak boleh suap makan. Mak saya kalau makan tuan-tuan saya kena suapkan. Kalau dia makan sendiri tuan-tuan habis bertabur. Tangan dia terketar-ketar macam ni. Okey. Jadi 7 tahun saya jaga arwah mak saya. Di samping saya dah hilang anak lelaki tadi tu. Alhamdulillah rezeki saya dalam bidang penulisan ni sangat mantap lah. Sangat orang kata apa, Allah Ta'ala lorongkan yang rezeki yang sangat mudah datang. Maknanya Kak sambil menjaga mak tu sambil Kak mencari Menulis. masa untuk mencuri masa untuk menulis hasilkan curi masa buku. menulis dan kemudian buku-buku ni kita tak pakai royalty. Pasal kita nak orang kata apa, duit cepat, kita bayar ambil lamsam je. Jadi tuan-tuan, sepanjang orang kata 7 tahun 8 tahun tu saya telah menghasilkan hampir 454 naskah novel kanak-kanak dan remaja. Maknanya lebih kurang sebulan berapa lebih kurang untuk Kak hasilkan buku sebulan masa tu? Kadang-kadang untuk buku yang prasekolah tu, yang kata 20 ke 30 muka surat tu, satu hari tuan-tuan saya boleh buat 8 buku. Tapi kena ada disiplin lah. Maknanya pukul 9 pagi tu 8 pagi atau kadang 8.30 pagi, saya dah siap masak, saya siap sidai baju, saya dah siap masak ni. Masak tengah hari, masak petang, anak-anak dah pergi sekolah, kita akan duduk depan komputer kita, depan laptop. Kita dah ada orang kata apa, mesti tanamkan dalam kepala kita, hari ni aku mesti siapkan 5 buku. Maknanya satu buku tu kalau prasekolah ni 22 muka surat ke 30 pasal dia banyak ilustrasi, lukisan. Jadi kita kena ada target dalam hidup kita. So, saya akan bekerja tuan-tuan, saya akan stop pada waktu makan tengah hari, anak balik sekolah, waktu solat, sambung balik. Dan arwah mak ni, kebetulan masa tu anak saya yang nombor 3 lahir, si Firasha. Arwah mak ni akan tolong enjutkan anak. Membantu sangat. Pasal dia boleh enjut, kerja-kerja ringan tu dia boleh enjut-enjut buai ke apa. Jadi peranan mak saya dalam memberi sokongan, mak akak ni dalam memberi sokongan pada kerjaya baru akak ni sangat mantap lah. Alhamdulillah, terima kasih mak kan. Dan 7 tahun akak menjaga arwah mak akak ni, satu perkara yang paling akak rasa macam membuka pintu rezeki. Lepas 7 tahun mak pun dah orang kata makin teruk, dah tak boleh nak buat dialisis sangat pasal tangan ni dah tak boleh pakai. Kemudian doktor tukar buat orang kata apa, buat rumah kat tangan ni pun tak boleh pakai. Lala kita hantar ke hospital pantai, dah orang kata dah last tu daripada PPM hantar ke pantai, dia orang buat kat sini tuan-tuan. Ni last Anita. Oh, kat bahu. Dekat bahu. Dan doktor memang cakap tak sampai 2 tahun Puan Jamilah, mak ni maknanya boleh dialisis. Dan saya mengambil masa yang kata apa, masa-masa yang doktor bagi tu untuk lagi rapat dengan mak. Maknanya doktor dah bagi gambaran dah Kak berapa lama masa yang betul. ada. Pasal mak ni dah uzur. Masa tu dah 61 tahun. Nampak macam muda 61 tahun. Tapi sebenarnya dah uzur sikit. Jadi saya rasa, akak rasalah yang paling best sekali part menjaga mak ni tuan-tuan. Bukanlah orang kata setakat tukar pampers, mandikan mak. Pasal kita banyak dibantu oleh saudara-saudara lelaki ni. Tapi part yang paling best, paling saya rasa saya bersyukur menjaga syurga dunia saya ni adalah apabila mak saya meninggal pada 16 bulan 6, 2006. Mak akak meninggal 16 bulan 6, 2006 hari Jumaat. Dalam keadaan mak akak meninggal atas pangkuan akak. Mak saya meninggal atas pangkuan saya. Dan saya ingat lagi saya sempat minta ampun, minta maaf. Pasal kita pun tak tahu kadang-kadang jaga orang tua ni bukan senang jangan cakap seronok lah jaga orang tua. Tak, ni mulut ni tuan-tuan banyak kan. Time dia kita tukar pampers, time dia bungut, time dia komplain makan minum tu tak boleh nak cakap tuan-tuan. Sabah ni kalau saya lah bukan setinggi gunung Everest lagi dah. Mungkin dah tinggi orang kata langit ketiga keempat dah. Punya kesabaran tu tuan-tuan. Bukan senang nak jaga orang tua yang sakit sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat mak saya meninggal hari Jumaat di atas pangkuan saya. Saya sempat orang kata minta ampun, minta maaf dengan mak saya dan mak saya mengampunkan segala dosa saya. Jadi tuan-tuan kalau tanya saya antara menghimpunkan duit berjuta dengan keampunan mak ni, saya sensitif bila cakap mak ni. Keampunan mak tu lah yang mungkin saya duduk kat sini sekarang. Dan lagi pun sebenarnya nak dapat momen macam tu, di mana di saat akhir kita boleh minta maaf pada orang tu bukan perkara yang mudah kita nak dapat momen macam tu. Kak.
Pasal bapa meninggal mengejut. Bapa saya meninggal tuan-tuan, dia tak ada, orang kata apa, dia tak ada tunjuk tanda-tanda dia sakit, cuma demam-demam. Kita tak sempat nak cakap macam bapa minta ampun, minta maaf, kita tak sempat nak cakap. Tapi dengan mak ni, kita dah jaga dia 7 tahun dan kita dah faham kondisi sakit dia. Jadi kita dah tahu bila doktor kata tak sampai 2 tahun tu, kita dah get ready. Dan memang setiap kali jumpa mak, memang saya cakap minta ampun, minta maaf. Pasal saya takut. Mak ni tuan-tuan, satu orang kata, saya pun nak jadi mak, jadi nenek. Adalah ibu ni, dia sangat pandai menyembunyikan rahsia, orang kata apa tak, rahsia hati yang terluka. Jadi saya takut sangat kalau time-time macam tu tuan-tuan. Time-time macam tu, contohnya orang kata apa, saya pun tak tahu saya telah melukakan hati mak saya. Pasal itu antara saya tahulah dosa yang paling besar. Tapi alhamdulillah lah tak. Dan sebenarnya masa menjaga mak ni lah tak, mak meninggal 16 bulan 6 2006 ni, akak sebenarnya tak tahu masa tu akak sedang mengandung anak yang kelima. Tadi yang meninggal tadi nombor 2 kan, Muhammad Faris. Kemudian keluar lagi anak ketiga tu Izzatul Firashah. Kemudian keluar lagi yang perempuan juga, Izzatul Fasihah. Kemudian tuan-tuan, saya pun tak tahu saya mengandung. Pasal saya, orang kata sibuk menjaga mak ni, kita pun tak tahu kita berbadan 2 tak. Sehinggalah apabila adik, tadi mak meninggal 16 bulan 6. Saya ingat habislah yang apa mak meninggal ni. Tapi saya diuji lagi sekali tuan-tuan. Pada 21 bulan 10, genap 100 hari lepas mak akak meninggal. Orang kata apa, pada 29 Ramadan tahun yang sama, saya kehilangan seorang lagi adik lelaki. Abdul Halim bin Haji Bujang. Ni adik lelaki yang paling rapat ni. Meninggal aksiden, kemalangan mengejut. Jadi tuan-tuan bayangkan, seminggu koma di hospital Sultan Haji Ahmad Shah. Kemudian orang kata apa, meninggal pada 29 Ramadan. Kami kebumikan dia 30 Ramadan. 1 Syawal, satu keluarga kami ni sambut dengan minum teh panas dan makan kuih bahulu. Itu je yang sempat. Pasal seminggu sebelum tu sibuk dengan arwah adik ni ada kat ICU. Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Selatan Melur. Jadi kami pulang alik tak sempat nak beli kuih raya ke nak prepare raya tak. Kami nakkan adik ni, nak bagi perhatian penuh dengan doa apa semua. Tapi genap 1 hari lepas mak saya meninggal, adik saya meninggal. Dan orang kata tak sampai sebulan itulah yang saya tahu saya mengandung anak yang kelima. Tanpa saya tahu jantina dia tuan-tuan. Jadi yang lagi yang kata ajaib dalam hidup saya ni, Tuhan dah susun tadi kan. Allah Ta'ala dah susun, tuan-tuan nampak. Kehilangan demi kehilangan. Kemudian hadir. Demi kehilangan. Daripada 99, 2006 ni saya hilang 2. 2007 Allah Ta'ala bagi saya seorang anak lelaki. Sebenarnya masa buat scan tak nampak anak lelaki. Memang kita harapkan anak lelaki. Pasal doktor dah cakap, Puan, lepas lahir anak yang kelima ni, kena ikat dalam. Pasal saya menghadapi komplikasi diabetes. Saya diabetes on insulin. Jadi doktor nasihatkan ikat dalam. Maknanya bila ikat dalam ni tuan, ikat rahim tu kita punya chance untuk mengandung tak ada. Jadi saya pun tak tahu yang saya mengandung ni anak lelaki dan anak perempuan. Ataupun anak perempuan. Tetapi nyata kuasa Allah Ta'ala, bayangkan Iqbal ni lahir pada 26 Februari. 26 Februari 2007. 26 Februari 1999 lah arwah abang dia lahir. Tarikh yang sama. Jadi Iqbal ni dan arwah abang dia Muhammad Faris ini tuan-tuan berkongsi tarikh lahir yang sama tetapi berbeza tarikh mati. Saya hilang 2 anak, saya tak habis cerita lagi ni. Tapi itulah macam mana Allah Ta'ala menyusun hidup saya dengan tarikh-tarikh yang saya rasa sangat misteri yang berlaku. Arwah abang lahir 26 bulan 2 99. Iqbal lahir 26 bulan 2 2007. Lahir dia pun kita sebenarnya tak jangka. Doktor sebenarnya nak keluarkan dia 1 bulan 3 induce. Patutnya induce anak ni. Dah bagi tarikh 1 bulan 3. Tapi kuasa Allah Ta'ala dia keluar melalui Caesar. Pasal masa tu dah ada masalah komplikasi sikit. Melalui Caesar pada 26 bulan 2. Tarikh sama. Maknanya berapa tahun, 7-8 tahun lepas hilang abang dia, Allah Ta'ala gantikan
akak dengan seorang anak lelaki yang bernama Iqbal Farin. Tak ingat stop sampai situ tak? Tak, jauh lagi ni perjalanan. Tak tuan-tuan, hidup saya baru bermula pada tarikh 26 Februari 2007. Kalau tuan-tuan rasa hidup saya dah habis, dah cantik, dapat anak lelaki, pengganti kepada arwah anak saya yang kedua tadi, bukan. Hidup saya baru bermula pada hari Iqbal Farin ni lahir, tuan-tuan. Macam mana tu Kak? Iqbal ni lahir sihat tak? Sihat. Dia tak ada masalah. Dia okey, dia sihat. Bawa balik rumah lepas 5 hari di PPM, okey, sihat. Cuma masalahnya, dalam masa 2 minggu ni, anak ni tidak menyusu badan dengan baik. Anak akak semua susu badan. Semua kita bagi susu badan. Tapi kita nampak, kita sebagai mak tu kena peka tak? Kita nampak dia ni problem sikit. Sepatutnya katakan dia menyusu, katakanlah paling-paling tidak 15-20 minit ke apa baby kan. Dia sekejap tak sampai 2-3 minit dia tarik. Dia macam nampak mengah. Dan itu akak cakap, jadi mak ni bukan satu perkara mudah, kena peka. Jadi lepas 2 minggu kita nampak dia keadaan yang dia penyusuan tak bagus, dia tidur pun tak bagus, selalu terganggu, tidur tak lena pasal dia lapar kan. Bawa pergi klinik dulu. So bila doktor klinik tengok dengan berat badan dia yang tak berapa stabil, dia lahir 3.2 kg. Lepas 2 minggu dia susut kepada 2.8 kg. Dia hilang 400 gram. Sepatutnya budak-budak naik lagi 200 gram ke 300 gram ke kan. Tapi anak ni susut. Dan akak di refer ke PPUM. Tak sampai sebulan Iqbal lahir. Maknanya akak dalam pantang lagi akak di refer ke PPUM. Dan di PPUM lah apabila doktor orang kata buat pelbagai kajian, pelbagai apa semua, barulah kita tahu bahawa anak ni sebenarnya mengidap penyakit jantung. Ada nama Mat Saleh dan nama Inggeris dia, tuan-tuan. Saya pun dah tak ingat. Ada nama Inggeris dia yang mana komplikasi dia banyak. Dia lahir tanpa injap yang cukup. Dia punya orang kata apa, jantung dia ada lubang. Lubang tu lubang yang besar. Kebocoran tu besar. 1 cm. Dia ada 4 kebocoran tapi 1 cm tu yang besar. 1 cm, tuan-tuan, untuk baby umur sebulan dah katakan sangat besar sebenarnya. Jadi berlaku orang kata apa, komplikasi jantung yang serius. Yang mana sebenarnya orang kata untuk baby-baby macam ni, untuk masalah jantung macam ni, kita kata no hope lagi lah. Tak ada harapan. Apa yang doktor cakap dengan akak bila dia bagi tahu tentang keadaan Iqbal ni masa? Itulah bila orang kata apa, pakar jantung, akak ingat lagi pakar jantung ni, seorang profesor, orang kata seorang profesor wanita lah. Dia memang sangat, orang kata apa, sangat memang bidang jantung ni memang bidang dia sangat arif lah. Masa pun dah umur 60 lebih. Dia cakap dengan akak, dia kata mak dia kat hospital, kalau yang kanak-kanak ni dia panggil kita mak lah. Dia kata Mak Iqbal, kalau ikut pada pengalaman saya lah dengan masalah komplikasi jantung Iqbal ni, dia kata anak ni sebenarnya tak boleh hidup lama. Kita anggarkan lebih kurang bawah 6 bulan untuk anak ni hidup, pasal nak repair dia punya masalah komplikasi tu, orang kata apa, mungkin chance dia untuk menang tu dalam operation ke apa, mungkin 10/90% lah. 10% je untuk hidup, 90% tu untuk dia meninggal atas meja operation sangat besar. Sangat sedikit peratusan. Ya, peratus untuk hidup tu sangat sikit. Dia bagi orang kata dalam 10-15% je. Jadi dia kata buat apa nak seksa anak ni. Tapi anak ni duduk dalam ICU lah. Duduk dalam ICU kat PPM. Dan saya belajar banyak dalam ICU tu, tuan-tuan. Dalam orang kata PICU, Pediatric ICU. Saya belajar banyak. Bukan saya belajar tentang anak saya ni je. Saya belajar banyak tentang kehidupan tu sendiri. Yang dalam tu, tuan-tuan, bukan je masalah jantung, masalah kanser, masalah itu, masalah ini. Banyak masalah sebenarnya melibatkan kanak-kanak ni. Banyak tak sebenarnya. Dan specialnya saya, tuan-tuan, masa Iqbal masuk dekat PICU ni, adalah setiap hari saya akan datang ke PICU ni, tuan-tuan, dengan berkain batik dan naik motor. Naik motor kan? Naik motor. Bayangkan daripada Pantai Dalam tak? Kita dalam pantang lah. Ya tu, dalam pantang tu naik motor. Caesar. Lepas tu nak harapkan suami nak hantar ke apa, masalah sikit pasal suami terpaksa uruskan lagi yang 3 anak sekolah ni. Jadi saya ambil keputusan saya tak nak menyusahkan suami saya, tuan-tuan. Saya naik motor, saya pakai kain batik, tuan-tuan. Orang kata pakai baju yang lebih kurang selesa. Ada lah suara kat dalam tu. Saya pergi ke, orang kata apa, ke PICU, ke
hospital untuk melawat anak saya tanpa culas. Maknanya kenapa tuan-tuan wajib pergi mak ni? Pasal PPUM dia mengamalkan susu badan. Jadi saya kena selalu datang untuk saya perah susu. Anak ni walaupun dia tak bagi PPUM, dia tak boleh minum botol tuan-tuan, tapi anak saya dia pakai tube. Jadi dia orang bagi susu original, susu ori. Jadi terpaksa pump susu ni. 4 jam ke 3 jam kita akan pump. Pasal lagi tu dah bengkak masa tu. Jadi kat sini akan belajar banyak perkara sehinggalah tiba-tiba terbaca satu rencana tentang IJN. Tiba-tiba je tuan-tuan. Saya terbaca tentang rencana tentang IJN dan kepakaran Datuk Azhari Yaakob. Masa tu Datuk Azhari Yaakob ni dia terkenal dengan orang panggil doktor pada Tun Mahathir lah. Dia pakar jantung yang menjaga kesihatan Tun M masa tu. Jadi kita fikir, why not kita try kat IJN? Tapi sebelum terbaca artikel tu, macam mana masa tu akak punya perasaan bila diberitahu tentang keadaan Iqbal ni oleh masa tu tuan-tuan, saya sebenarnya dah hampir menyerah sebenarnya. Tapi oleh kerana saya punya kegilaan saya adalah mencari info-info baru, saya rasa ini anak saya yang terakhir. Saya rasa sebagai mak, saya perlu pertahankan anak. Saya perlu pertahankan anak saya sampai sepadan terakhir. Pasal saya akak dah ikat dah. Akak tak boleh mengandung lagi dah ni. Ini anak lelaki. Dan akak tahu husband akak suka anak lelaki. Biasalah tahu lelaki. Kurang-kurangnya dia nak satu orang kata apa, anak lelaki. Nanti apa-apa jadi kat dia, yang akan jadi akad nikah apa semua, anak lelaki ni lah orang kata, dia punya nasab dia. Jadi kita memang mengharapkan satu keajiban. Dia macam mana pun jadi mak ni dia memang mengharapkan satu benda yang selagi aku tak cuba, tak tahu hasil, aku mesti redah jalan ni. Jadi saya minta PPUM untuk hantar anak saya ke IJN. Untuk orang kata apa, yang lebih detail lagi dia punya, orang kata apa, lebih detail lagi dia punya kajian. Dan masa pergi kali pertama tu, Datuk Azhari tak ada dekat IJN. Datuk Azhari bertugas di Mesir, tak silap, di Arab Saudi. Datuk tak ada dekat Malaysia, Datuk ada di Arab Saudi selama 2 minggu. Cuma sebelum tu, artikel tu tentang apa yang menggamit hati akak nak jumpa dengan pasal dia cerita tentang, tapi itu operation orang tua tau. Maknanya lelaki dewasa. Macam mana IJN, orang kata apa, IJN ni dia banyak teknologi baru yang kita rasa macam kenapa kita tak tukarkan anak kita ke sana untuk mencuba kaedah-kaedah baru ni. Pasal akak fikir kalau akak nak redah, akak redah sampai pegawai terakhir. Akak nak fikir macam tu. Jadi masa dekat first time pergi ke IJN tu, jumpa Dr. Nomi Ashikin, Datuk Abdul Manan. Dr. Nomi pula baru rasanya dalam 2-3 tahun baru balik ke Malaysia, lepas dia belajar kat overseas lah. Jadi jumpa Dr. Nomi, saya masih ingat lagi tuan-tuan, apabila Dr. Nomi membacakan orang kata apa, keputusan anak ni, dah buatlah macam-macam, orang kata scan apa semua. Dia tunduk, dia cakap, mak, dia kata, ikut pada result anak ni, memang payah nak repair balik kerosakan komplikasi jantung ni sangat serius. Nak tunggu Datuk lagi 2 minggu, dia cakap. Dan akak ingat pertama kali dalam hidup akak, Dr. Nomi dia suka pakai baju kurung tau. Akak duduk bawah kat sini, akak pegang dia punya kain. Berlutut ke apa tu kak? Dia bukan macam melutut. Masa tu suami akak ada. Macam nak duduk pun ia juga, bukan melutut lah, macam duduk. Pegang kain dia, cakap, doktor, tolonglah saya doktor. Saya janji dengan doktor, apa je keputusan yang Datuk Azhari buat untuk anak saya ni, saya akan follow. Kalau Datuk sini cakap, dia pun tak boleh nak buat apa, tak boleh nak repair, tak boleh nak buat apa, saya follow. Tapi kalau Datuk kata ada peluang untuk anak saya pun, saya akan follow. Saya akan ambil yang mana terbaik untuk anak saya. Boleh tak doktor rujuk juga pada Datuk Azhari Yaakob? So Dr. Nomi, dia kata, bangunlah mak kan. Dia tengok kita duduk, dah pegang dah. Pasal akak tahu, harapan akak yang terakhir, benteng akak tu pada Dr. Nomi sebenarnya. So, kau nampak tak macam mana satu imak ni, satu ibu, dia akan buat apa saja untuk dia fikir kelangsungan nyawa anak dia. Betul. Itu yang akak buat sebenarnya. Pasal akak pandang muka husband akak, monyok, muram. Jadi Dr. Nomi kata, tak apa, balik dulu PPUM, kita tunggu Datuk balik, kita tengok keputusan Datuk. Pendek cerita tuan-tuan, Datuk Azhari kata dia boleh buat. Ada kaedah yang boleh untuk repair dia punya injap ni. Kebocoran yang orang kata ada 4 tu, dia boleh repair 3. Tapi can untuk berjaya tu adalah 60-40. 60-40 tuan-tuan. Jadi saya fikir 60% tu besar.
Kenapa tak ambil peluang ni? Datuk kata dah okey. So kali pertama Iqbal masuk ke IJN pada bulan April. Mana umur dia 3 bulan. Dan dia orang tetapkan berat dia adalah mesti atas daripada 3.7 kilo. Jadi kita bagi dia minum susu special. Untuk dia dapatkan berat yang 3.7 kilo tu lah. Jadi bila dapat je berat tu tuan-tuan, operation kali pertama pada bulan April, saya ingat lagi, selain daripada Datuk Azhari Yaakob, tim dia adalah Mr. Siva. Salah seorang doktor yang sangat hebat juga. Dua ni bergabung, pegang Iqbal. Dan operation tu hampir 14 jam tah. Lama. Tak ingat habis kat situ? Belum. Tuan-tuan ingat cerita saya tamat kat sini? Ini baru suku cerita tuan-tuan tentang arwah anak saya. Apabila operation kali pertama orang kata orang kata dah berlangsung, kita dah tunggu 14 jam. Dia diletakkan dalam ICU. ICU tu dah ada 10 katil je masa tu, IJN. Tahun 2007. Dia masuk bilik khas. Rupanya tuan-tuan, Iqbal ni dia punya orang kata dia antara yang dia masalah dia sangat komplit lah. Dan oleh kerana masalah sangat komplit dan diorang menggunakan ada beberapa produk macam orang kata alat ganti. Alat ganti dalam jantung tu. Untuk bila dia buka dada ni tuan-tuan, doktor tak boleh jahit. Doktor kena tunggu 24 jam baru boleh dijahit balik. Nak tengok sama ada alat yang diorang tukar tu berfungsi atau tidak. Kalau katakan gagal berfungsi, jadi diorang boleh buat balik cepat tanpa buka lagi. Jadi senang cerita, 20 jam lepas Iqbal di operation dan masuk dalam ICU, pertama kali akak masuk bilik tu untuk tengok anak tu, kita boleh nampak pergerakan ni. Dia masa tu dia macam koma lah. Dia tak sedar lah, tapi kita nampak lah dada dia berombak macam ni. Ya, dia tu nampak lah Kak bekas. Jantung dia tutup dengan macam satu orang kata satu kapas. Kat luar tu dia tutup dengan plaster juga, tapi orang kata dorang tak orang kata jahit dengan kemas lagi. Maknanya kalau buka kalau jadi tu, apa-apa senang nak buka dan orang kata buat balik. Jadi cakap macam ni canggih lah IJN ni cakap kan. Itu datang waktu tengah hari. Tak ada apa waktu tengah hari. Jadi tanya doktor kata tunggu 24 jam. So kemungkinan besar besok hari katakan dia operate hari Senin, hari Selasa, mungkin hari Rabu pagi tu baru nak tutup balik. Jadi tuan-tuan, hari Isnin operate, hari Selasa tengah hari tu okey, cantik. Hari Selasa petang, waktu lawatan dia 5 hingga 7 malam. Tapi masa saya nak masuk pukul 5 tu, pukul 4.30 petang lagi, kita dah standby tau. Diorang ada tempat menunggu tu nak masuk. Mak-mak yang masuk, bapak-bapak yang nak masuk tengok anak kat ICU ni, diorang ada tempat menunggu dia. Ada kursi untuk yang waris-waris nak tengok. Jadi first time dalam hidup pula kita dengar perkataan code blue. Bergema tu. Code blue piku, code blue dipiku, code blue dipiku, dia cakap. Kita masa tu bela lah code blue ni apa? Code blue. Piku tu kita tahu pediatric ICU. Tapi code blue ni tak tahu tak? Tak tahu apa code blue ni. Merujuk kepada apa code blue tu. Hari yang itulah saya baru belajar tuan-tuan apa maksud kod blue dalam hospital. Apa maksud dia tah? Kecemasan tapi tak tahu tahap apa. Ya, kod blue tu tuan-tuan menggambarkan satu keadaan kecemasan. Kalau ni IJN, ada pasien jantung dia berhenti dan doktor terdekat mesti hadir cepat mendapatkan pasien ni walaupun siapa doktor ni untuk bantu selamatkan pasien ni. Kita tahu kod blue naik di piku. Kita ada 10 pasien dalam tu. Jadi mak-mak ni semua tertanya-tanya. Anak siapa yang kena kod blue ni? Jadi kita tanya dekat guard. Ada guard kat situ. Cik, siapa yang kena kod blue ni? Dia kata tak dapat maklumat lagi. Pukul 5, dah setengah jam kod blue ni naik. Tak dapat apa-apa info. 5.30 waktu lawatan sepatutnya dah ada. Mak-mak tak boleh naik, tak boleh masuk dalam tu pasal doktor sedang berusaha menyelamatkan pesakit yang naik kod blue ni tadi. Tapi kita orang semua tak tahu siapa yang naik kod blue ni. Sampailah hampir pukul 6 petang, diorang kata diorang dah batalkan lawatan. Lawatan hari tu dibatalkan oleh kerana ada kod blue. Dan masa itulah
guard yang ada kat situ, dia cakap kod blue ni melibatkan bilik nombor 1. Iqbal lah. Bilik Iqbal. Bilik anak saya lah tuan-tuan. Bilik anak saya, dia seorang je dalam bilik tu pasal dia tak nak kuman kan. Masuk pun masa hari pertama tu pun dah pakai baju biru tu. Pakai sarung tangan, pakai ni semua. Pasal tak nak kuman. Kan dia terdedah. Dan first time tuan-tuan saya dengar anak saya naik kod blue. Pukul 6 petang tu, yang waktu lawatan semua dah habis. Tak boleh bangun tak? Masa bila bangun tu, masa tu suami saya tak ada masa tu tuan-tuan. Suami saya masa tu saya tak tahulah dia ambil anak sekolah. Waktu anak balik 3 orang tu dia ambil anak sekolah, jaga anak kat rumah. Saya seorang je pergi masa tu. Tengah hari dia ada, petang dia tak ada pasal dia ambil anak sekolah ni tadi. Saya rasa kaki saya ni tuan-tuan nak pijak ke tanah jadi lembik. Saya rasa seolah-olah kaki saya tenggelam, hangat lutut. Saya rasa macam saya lemas. Bila dia cakap, guard cakap, bilik 1 Iqbal Farin Hamdan. Hilang kata-kata, air mata yang meleleh, tak boleh nak cakap apa. Nak telefon suami pun dia tak boleh nak telefon dah. Nak cakap anak awak nazak ke apa tak tahu. Saya tak tahu apa cerita tuan-tuan. Apa yang berlaku pada Iqbal. Kita tahu naik kod blue je. Komplikasi hidup mati kita tak tahu. Hari tu akak belajar tu. Macam mana hampir patah hati seorang ibu. Kod blue kawan-kawan yang lain ni pegang ni. Semua kawan-kawan pegang. 9 tadi ni, 9 mak-mak ni tadi. Semua pegang. Sabarlah Kak Jem, sabarlah Kak Jem. InsyaAllah Iqbal tu kuat Kak Jem. Sabarlah Kak Jem. Sabarlah. Orang boleh bagi nasihat tak? Sabar-sabar. Kita yang merasa ni, tak tahu lagi nak sabar ke tidak ke. Tak tahu apa perasaan. Kita tahu macam, anak aku ni ada lagi tak? Hampir pukul 8 malam. Akak tu tunggulah ni kat situ. Akak tunggu. Orang lain semua dah balik pasal waktu lawatan dah dibatalkan. Guard cuma cakap, puan nak tunggu ke? Tak apa, saya tunggu. Tolong cakap dengan doktor kalau katakan nak panggil saya masuk ke. Tak tahu apa berita kod blue tu, anak dapat selamat ke tak selamat. Pasal guard memang cakap kalau kod blue ni Kak, jantung selalu stop. Jantung budak ni stop. Kita tak tahu nyawa anak kita masa tu. Dah mengelabar. Nak telefon suami pun dah tak tertekan, dah lupa dah. Nombor telefon husband semua dah lupa, dah tak tahu. Nak telefon adik ke apa, nak cakap, nak cerita ke. Nak telefon kawan. Kita masa tak ada kawan sangat. Tak tahu apa nak cerita. Akak ingat 7.45 malam lah. Guard panggil, cakap, Kak, doktor nak jumpa. Dan yang jumpa akak masa tu adalah Mrs. Siva. Mrs. Siva lah yang ada paling dekat masa tu. Masa Iqbal ni kena kod blue. Mrs. Siva lah yang masuk. Orang kata apa? Berusaha menyelamatkan nyawa anak ni. Saya tuan-tuan, masa saya jumpa Mrs. Siva, saya ingat lagi walaupun peristiwa ni dah lama berlaku. Hampir 15 tahun. 20 tahun lah, 20 tahun. Saya cakap satu je dengan Mrs. Siva. Dia belum buka mulut lagi tuan-tuan. Saya cakap, doktor, saya nak tahu satu jawapan je. Anak saya hidup atau dah meninggal dunia? Hidup atau meninggal dunia? Kalau hidup tu tuan-tuan, saya dah tahu dah. Dia mesti kritikal. Sangat-sangat kritikal. Dia mungkin dah orang kata apa, dah nazak ke apa. Tapi nyawa ada lagi kat jasad dia. Kalau dah mati, kalau doktor kata dah mati, saya dah tak boleh buat apa. Saya tak ada jalan. Habis dah. Saya nak doa pun dah tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh tah. So Mrs. Siva jawab perlahan je, Mak, anak you masih ada lagi. Tapi sangat-sangat kritikal. Tenat dan kritikal. Perkataan dia pakai tu. Tenat dan sangat kritikal. Pertama kali dalam hidup saya, kata Mrs. Siva ni, masa saya mendapatkan anak ni, jantung dia sudah berhenti. Tapi kalau kerana tuan tak tutup tadi, dia cerita dengan saya tuan-tuan, dia buka balik benda tu, dia menggunakan 2 jari dia untuk menggerakkan jantung. Dia tak boleh pakai mesin pasal benda tu nanti darah ni apa semua. Dia pakai jantung. Saya gunakan 2 jari, Mak. Inilah pertama kali dalam hidup saya gunakan 2 jari saya untuk menggerakkan jantung baby ni. Selalu kalau jantung tadi diorang pakai mesin dekat yang kita tengok-tengok ni kan. Boleh. Ini direct terus. Dah lah umur sebulan lebih. Umur hampir 2 bulan dah masa tu. Pakai jari. Mrs. Siva cakap, gerak, Mak. Dia kata, hampir 2-3 minit juga, barulah nadi dia datang balik. Dek. Dan sekali lagi, rupanya diorang cakap, bila diorang
buka tu, diorang tak sedar, rupanya ada bahagian dalam yang bengkak. Bengkak tu yang menekan jantung ni daripada banyak dia belajar juga daripada Iqbal. Lepas yang dapat diselamatkan tu tuan-tuan, barulah besok tu diorang jahit balik, jahit kemas. Anak saya menjadi juara dalam kata apa, ICU kanak-kanak IJN tu. Waktu dia duduk tu akak ingat lagi 42 hari. 42 hari duduk dalam ICU di IJN, ICU kanak-kanak. Kemudian barulah dipindahkan kembali ke PPUM tempat dia datang. Dan tahun tu 2007, waktu akak duduk sepenuh masa di hospital adalah selama 7 bulan 2 hari tanpa balik. Kecuali akak balik hari Sabtu je. Bukan balik untuk berehat-rehat tuan-tuan, tak ada. Saya balik untuk saya memasak untuk anak yang tinggal kat rumah ni. Saya pula satu masalah saya tak suka anak saya makan luar tuan-tuan. Maknanya saya akan masak makanan utama. Masak lemak daging ke, masak kari daging ke, ikan, masak lemak cili api, asam pedas. Yang kemudian nanti saya tahu suami saya akan pandangkan satu lauk, buat telur dadah, masak nasi. Tapi main utama lauk tu kita dah standby kan. Saya dah buat lah tu. Jadi balik Sabtu tu untuk masak. Masak benda utama je. 7 bulan saya duduk hospital tuan-tuan. Berkampung kat situ lah kak? Berkampung. Basuh baju apa semua, duduk dengan Iqbal sampailah 7 bulan 2 hari. Iqbal baru boleh balik ke rumah. Umur dia 7 bulan. 7 bulan 8 bulan tu baru boleh balik rumah. Baru boleh jumpa jiran-jiran. Kalau tidak jiran datang saya tak bagi tuan-tuan. Pasal anak saya ni saya takut kena kuman. Tu sebabnya kena belajar keras hati. Ya, saya sangat jiran saya sangat tahu tentang perkara ni. Bukan saya tak bagi melawat tuan-tuan, boleh, tapi saya takut sama ada kita mendatangkan kuman pada anak kita yang sedang sakit ataupun sebaliknya. Jadi saya cakap tunggu anak ni sihat betul-betul balik rumah. Dan sepanjang hidup Iqbal ni dia operate 3 kali. Kali pertama yang tadi dengan Datuk Azhari, kali kedua dengan Mr. Shiva je. Dan kali ketiga operation dia ni, masa tu umur dia 3 tahun setengah. Dengan satu orang kata pakar bedah perempuan lah dekat IJN. Dan sekali lagi peristiwa yang berlaku, dia tak naik kuat peluh. Kali ni baru je tolak dia masuk bilik operation pukul 8 pagi. Dia peserta pertama. Selalu peserta pertama ni dia orang kata komplikasi dia banyak. Itu kalau tuan-tuan nak duduk hospital, kalau kita jadi peserta pertama, maknanya kita ni berat sikit lah penyakit kita. Kalau peserta terakhir pukul 3 petang, 2 petang tu kurang sikit lah. Ringan lah tu. Itu mungkin orang kata lubang-lubang kecil lah. Operation kali ketiga tuan-tuan, umur anak saya 3 tahun setengah. Atas kertas semua cantik tak? Atas kertas semua cantik. Dia punya keputusan semua, doktor kata insyaAllah kita boleh buat kali ni lah. Saya ingat lagi, pakar bedah kata kali ni mak, kita cuba yang terbaik untuk repair lagi jantung dengan lubang dia. Tapi kuasa Allah Ta'ala, kun fayakun. Kita pun tak tahu apa Allah Ta'ala dah susun untuk kita. Masuk 8.30, pukul 12.30 hari, guard tanya, siapa waris Iqbal Farin? First time tu. Guard, kita dah tahu dah operation ni pada 6-7 petang kan. Tapi 12.30 hari, guard dah announcement, siapa waris Iqbal Farin? Jadi akak pun angkat tangan lah, saya cik. Dia kata pakar bedah nak jumpa. Sekali lagi saya sorang-sorang tuan-tuan. Pagi tadi suami saya ada dengan saya. Tapi oleh kerana ni tengah hari, lepas, pasal kita dah tahu tak, dia mesti keluar pada bilik operation 8 malam, 7 malam. Jadi saya cakap dengan suami saya, abang balik uruskan anak yang sekolah ni. Pasal kita tak naik bas, kita hantar anak naik motor. Kita yang uruskan si masa sekolah anak-anak. Jadi suami balik. Pasal kita dah tahu dah, apa nak duduk melanguk kat hospital kan. Kecuali kita lah. Apa-apa macam ni lah doktor panggil. Miss Yu jumpa saya. Pakar bedah tu nama dia Miss Yu. Perempuan. Sangat cekap dalam bab merepair orang kata lubang-lubang ke apalah, jantung berlubang dan sebagainya. Dia jumpa dengan saya. Dia cakap macam ni, mak, kita ada sedikit problem atas meja operation. Saya minta cakap, apa masalah dia miss? Pakar bedah kita tak panggil doktor, kita panggil miss atau mister.
Dia kata masa yang kita buat ujian tu semua nampak cantik mak, tapi masa kita dah buka, komplikasi tu lagi teruk daripada jangkaan. So I boleh bagi you cadangan 2 je. First, teruskan operation ni, tapi saya tak bagi jaminan anak ni boleh hidup semasa operation berlangsung. Saya try the best. Second, stopkan operation ni dan you ada masa 3 ke 6 bulan dengan anak you. You pilih sekarang sebelum saya nak continue lagi. Mana yang pertama tu Kak, dia tak ada bagi peratusan langsung Tak ada. kalau diteruskan operation tu? Dia cakap 2 je. Saya teruskan, ada harapan anak ni meninggal atas meja operation, ataupun saya stop sekarang, you ada masa 3 ke 6 bulan dengan anak you. Kita tutup balik benda ni. Tak ada siapa nak bagi nasihat lagi sekali. Kita sebagai mak tuan-tuan, kita kena buat keputusan. Ini nyawa kita. So akak cakap, Miss, stopkan operation, saya nak 3-6 bulan dengan anak saya. Itu on the spot akak cakap, Yes. atau tak fikir lama Kak Kak buat pilihan tu? Kalau anak akak meninggal, akak tak boleh jumpa dia lagi. Kalau akak ambil 3 ke 6 bulan, akak boleh dengan dia lagi. At least akak ada masa. Dia boleh jumpa kakak-kakak dia. Masa tu kakak-kakak dia yang sulung, yang Kak Long tu dah sekolah di Seremban, di Syekh Ahmad Seremban, duduk asrama. So yang umur 2 dan umur 3 tu lah Kak Cik dengan Kak Lang je yang ada kat rumah. Jadi Kang mengamuk kakak-kakak ni, kalau tiba-tiba jadi apa-apa, meninggal ke apa, akak disalahkan. Jadi stop. Akak nak masa 3 ke 6 bulan dengan anak akak ni. Stop operation tu tuan-tuan. Stop. Operation stop. Doktor cakap 3 hingga 6 bulan. Tapi Allah Ta'ala bagi saya hampir setahun tah. Hampir setahun saya dengan anak saya. Tak sampai setahun lah juga sebenarnya. 11 bulan, 10 bulan macam tu. Tapi apa je permintaan anak ni tah, kita cuba tunaikan. Mula-mula tuan-tuan dia naik gajah. Kita tengok Kuala Gandah. Tapi dia tak boleh naik gajah pasal bahaya kat dia. Jadi dia boleh naik gajah, yang main-main air tu tak boleh. Masa tu dekat Kuala Gandah kita boleh naik gajah. Gajah tu akan rebah badan ke sungai, mandi dengan gajah. Tapi dia ni kita bagi naik gajah je. Kemudian dia nak pegang steering kereta bomba. Abang nak apa lagi bang? Dia pandai cakap, masa dia dah 4 tahun. Abang nak naik kereta bomba. Bawa pergi jumpa kereta bomba. Masa tu tuan-tuan, saya dah perkenalan pula dengan satu reporter hebat. Pasal masa dekat AJN, 4 tahun saya kat AJN, 4 tahun saya di PPUM, banyak kawan-kawan saya yang bukan orang yang kata apa, orang yang kaya-kaya, orang yang kata berduit. Dan saya mengusahakan satu, saya buat story, saya panggil reporter yang boleh buat story tentang anak-anak ni, tentang bantuan yang diorang perlu. Masa itulah saya berjumpa dengan seorang sahabat baik saya, Al-Maswar Cik Ros. 2007 tu lah. Pasal kita minta Maswar, dia seorang reporter mingguan wanita untuk buat story yang boleh bantu anak-anak ni. Pasal dia bukan datang kat Kuala Lumpur je, satu Malaysia. Brunei, Thailand pun ada masa tu. Singapura pun ada. Tapi yang selalu datang adalah Brunei. Pesakit-pesakit Brunei selalu datang ke IJN untuk mendapatkan rawatan kat situ. Jadi kita minta, masa tu akak dah ada kawan baik, Maswar. Tapi masa tu Kak, kisah arwah dah mula keluar juga dekat media-media lain kan masa tu kan? Dan masa tu juga oleh kerana story anak saya ni, dia orang kata apa, dia menggunakan injap lembu sebenarnya. Bukan injap lembu yang lembunya tu tuan-tuan. Maknanya dia injap tiruan yang ada komponen lembu. Macam mana tu saya tak pandai lah nak bagi tahu. Maknanya injap tiruan, organ tiruan yang IJN pakai masa tu, yang sangat orang kata apa, serasi dengan dia. Jadi tuan-tuan, banyak majalah surat khabar, tak kira lah, Berita Harian lah, Metro lah, majalah orang kata apa, Mingguan Wanita lah, majalah MIDI lah, Pak Enma, semua majalah tu masuk story Iqbal. Iqbal meletup masa tu. Sangat-sangat meletup budak ni dengan injap, dengan budak orang kata apa yang hampir-hampir tak ada harapan, tiba-tiba ada harapan untuk hidup. Dikata dikala doktor meramalkan 3 bulan, anak ni umur dia dah sampai 4 tahun. Tapi itulah yang saat-saat akhir saya bersama anak ni lah tuan-tuan, yang dia nakkan tu apa semua. Dan pada hari jadi dia 26 Februari tu, sebenarnya pada masa jadi dia tu, kita tanya dia, masa tu kat rumah lagi,
Abang nak apa? Tadi dah minta dah mandi dengan gajah lah, nak naik tu. Dia minta satu permintaan yang berat untuk akak. Abang nak kek lori sampah. Abang nak kek lori sampah. Mana raba tak? Akak masa tu bukan ada Facebook ke apa. Contohnya lah, tak ada. Telefon untuk telefon, hantar-hantar mesej je, telefon biasa. Abang nak kek lori sampah, dan pada hari jadi dia 26 bulan 2 tu, kita sambut, tapi kita tak dapat sediakan kek lori sampah tu. Kita bagi dia kek biasa, kek bulat tu lah, orang kata beli kat kedai-kedai kek. Dia sambut dengan kawan-kawan dia. Tapi masa tu dia dah mengah. Pasal dia bukan je masalah jantung, tapi dia ada masalah kompresi hati. Hati dia dah bengkak. Itu sebabnya perut dia besar, tuan-tuan, anak saya. Dia mencungap. Dan orang kata 2 minggu sebelum 9 April 2011 itulah, 2 minggu sebelum tarikh dia meninggal, mula-mula saya ingat, tuan-tuan, saya boleh bertahan dengan anak ni kat rumah. Dia sakit, dia dah tak boleh buat apa dah. Dia orang kata apa, dia baring je, dia tak boleh nak berjalan, tak boleh merangkak. Sakit mak. Jadi tak tahan tak, rujuk pada IJN, minta dekat Datuk Azhari untuk boleh tak letak anak ni sampai satu masa yang sampai masa dia pergi. Pasal saya rasa doktor, saya cakap lah, Datuk, saya rasa saya tak boleh menghadap anak ni kat rumah bersorangan. Saya perlukan ni. Tapi masa tu dah cakap dah, no oksigen. Kita dah cakap lah, pasal dia tengok pun kritikal anak ni. Kau ingat lagi, anak ni meninggal hari Sabtu, 9 April. Hari Khamis tu, ingat lagi, seminggu sebelum tu, Dr. Adura. Kau ingat? Semua doktor akak punya nama-nama semua kau ingat. Dr. Adura tanya, Mak Iqbal, hari tu Iqbal nak makan kek lori sampah dah dapat ke belum? Akak cakap tak dapat lah doktor, pasal saya tak pandai lah nak buat ni. Tak apa, Dr. Adura masukkan dalam dia punya Facebook, pasien saya sangat kritikal, dah tak ada peluang untuk hidup, nakkan kek lori sampah, kek bentuk lori sampah. Rasanya dapat ke tak? Dapat 4 biji, tuan-tuan, daripada Mantin. Kepada yang pernah memberi saya kek jadi lori sampah untuk satu pasien Iqbal Farin bin Hamdan di Wad Melo IJN tahun 2011. Terima kasih. Pasal kita pernah jumpa tapi kita dah lupa. Tapi sebelum dia nak kek tu, dia ada permintaan nak naik lori sampah juga kan, Kak? Dia nak, itulah kata dia nak naik lori sampah, dia nak naik kereta bomba. Masuah antara orang yang kata apa, merealisasikan semua anak ni punya impian. Masuah yang pergi bawa tarik, pergi sana, pergi sini. Akak yang tahan lori sampah bandaraya masa datang kat depan rumah tu, gelak-gelak orang tak. Apa kak? Boleh tak anak akak naik lori ni, nak pegang steering? Dia, tuan-tuan, anak saya ni 4 tahun, masa tu 4 tahun 2 bulan, dia gila steering, tuan-tuan. Dia nak pegang steering je. Dia buat bunyi, dah nak turun. Dia nak pegang steering tu je. Dia minat jentera besar. Itu sebabnya bomba Pantai Baru tu, dia gelak-gelak lah, kata tak boleh lah puan naik ni, buka ni. Kami senang je, saya dengan Maswah senang je, tuan. Saya buka baju anak ni, mak nampak ni, masa tu dah bertaut pasal 3 kali operation kan. Saya cakap, tuan, anak saya ni tak sampai lagi 2 bulan, tuan, nak hidup. Doktor ramalkan mungkin 2 bulan ataupun mungkin kurang pada masa tu. Oh, ya ke? Pap, ambil kunci terus buka. Duduklah apa lama nak ni. Nak saya bunyikan siren ke apa, bomba saya offer. Tak payahlah, tuan, pasal dia nak pegang steering je. Kan lama pun, 2-3 minit je. Dia pegang steering. Dah. Puas, abang nak balik. Dia nak pegang tu je. Yang lori sampah pun sama, Kak? Lori sampah pun sama. Kerja di PKI kata, apa kakak kan? Saya mana boleh bagi. Buka lagi sekali tak? Zaz. Mak, buka. Ayat sama ke lah. Anak saya ni mungkin tak sampai sebulan lagi, cik, nak hidup. Meleleh mata kak tu. Boleh tak bagi, cik? Dengar kita sebab-sebab je ni. Terus buka. Pegang tu. Dah. Itu je tak? Dia dah puas hati dapat pegang tu. Okey, habis. Tapi itulah, kek lori sampah tu dapat 4 biji tu. Daripada Mantin, nak ingat lagi daripada Mantin. Adalah daripada Sungai Buloh. Ada tu daripada apa kata, ada persatuan apa Cina.
dua pemuda Cina datang hantar, diorang baca dekat Facebook Dr. Adura. Jadi dia hantar kek tu. Tapi sayang walaupun banyak kek tu sampai Khamis tu, Khamis Jumaat tu sampai lagi kek tu, dia tak nak makan kek tu. Dia nak pandang je. Abang nak mak potong makan tak? Orang dah hantar jauh-jauh ni. Nak. Abang tak nak makan. Dan doktor meramalkan sebenarnya hari Khamis tu adalah hari terakhir Kebal. Pasal oksigen makin turun, nadi dia makin slow. Dan paling ketara tuan-tuan tu yang saya cakap sebagai mak kena peka ni, di bawah kelopak mata anak saya ni tuan-tuan dah hitam. Janganlah tuan-tuan fikir kurang tidur. Kurang tidur ni kat bawah kelopak mata ni, bukan. Dia menunjukkan dia punya oksigen makin kurang, jantung dia pump makin slow ni, kelopak mata ni. Dan dia dah tak boleh bergerak lagi dah. Dia tidur baring macam ni. Ada gambar nanti saya akan bagi. Dia baring. Pasal perut dia dah besar tuan-tuan. Hati dah bengkak. Dia tak boleh mengereng, tak boleh apa. Tapi satu benda yang bagus Iqbal ni, dia tak pernah cakap sakit. Dia tak pernah cakap, abang sakit mak, abang tak ada. Kan? Dia cuma buka cerita dia, kesukaan dia Wonder Pet. Wonder Pet. Itu sebabnya Datuk Azhari bagi dia bilik nombor 1. Pasal bilik nombor 1 ni, bilik perseorangan. Selalunya orang Brunei duduk. Dia ada astro sendiri, dia ada bilik air sendiri. Dia sendiri, dia maknanya dia dengan akak. Kalau keluarga akak datang pun tak kacau orang kata pasien-pasien lain. Dan saya ingat lagi tuan-tuan, hari Jumaat 8 bulan 4, Jumaat, saya tengok anak saya ni lain macam. Kita mak ni, naluri kita sangat kuat Kita boleh mengesan benda yang kita rasa sangat ganjil. Kenapa saya rasa sangat ganjil tuan-tuan? Pasal 8 bulan 4 hari Jumaat tu lah, dia suka pandang muka saya tanpa berkelip. Dia pandang je muka akak. Kan kita duduk satu bilik dengan dia, tidur sebelah dia, pandang je tanpa berkelip. Kadang-kadang dia pegang pipi macam ni. Dia tak boleh ni, dia baring je. Bila kita usap dia pegang pipi. Jadi kita rasa lain macam dah sebenarnya. Kenapa dia pegang-pegang pipi kita? Dan pegangan tu lain, luar biasa. Dia punya aura kasih tu sangat luar biasa. Sangat luar biasa Kita sebagai mak, kita dah macam kita dah rasa, kita dah ada insting dah pada benda tu. Jadi malam tu pun first dia tak boleh tidur. Dah pukul 10 malam, 11 malam, 12 malam dia tak boleh tidur. Jadi akak cakap, abang nak apa sebenarnya? Abang nak cendol. Abang nak makan cendol. Sebelum tu sepanjang 2 minggu dalam IJN tu, dia minta macam-macam. Abang nak roti canai lah, abang nak mi goreng lah. Semua doktor dan nurse kat situ akan tunaikan. Bukan akak. Nurse tu yang akan telefon kedai-kedai makan kat Kampung Baru tu. Tolong hantar mi goreng tak nak pedas ada pasien nak makan. Dia pantang dia sebut, nak McDonald. Doktor yang akan cakap, tolong pesan McDonald untuk Iqbal yang ada game permainan tu lah, kit punya tu. Bagi yang ni paling best untuk Iqbal. Pantang sebut je, dia sebut je nak KFC tapi menghabiskan semua mak dia lah tuan-tuan. Kadang kakak dia datang, dia sebut je. Tapi malam tu dia nak makan cendol. Entah mana datang perkataan cendol tu saya pun tak tahu tuan-tuan. Abang nak apa bang? Abang nak cendol. Mana pukul 12 malam tuan-tuan, mana saya nak raba cendol. Tapi malam tu akak rasa lain macam dah. Cara pandangan dia kosong. Itulah sebabnya jadi mak ni kena peka. Pandangan anak ni kosong. Insting kita sebagai ibu tu. Ya. Kita dah ada dia bombak tuan-tuan. Dia nak tanya apa. Kita nampak susahnya anakku nak bernafas. Doktor tak ada bagi date Cuma doktor ramai hari Khamis. Hari Khamis tu dah lepas. Hari Jumaat ni Jumaat malam. 1 pagi. Kita nampak dia susah tuan-tuan. Anak saya susah. Dengan perut makin membesar. Dengan problem jantung dia. Dengan problem hati yang bengkak. Dengan dia tak nak minum sangat. Dia mengah. First time dalam hidup akak. Akak pandang dia, akak pegang tangan dia. Akak cakap macam ni, ayat akak. Abang, kalau abang rasa abang nak pergi, abang pergilah. Abang jangan risaukan mak. Pasal mak nanti satu hari nanti akak cakap, mak akan sibuk. Abang jangan risau. Mak akan sibuk, abang jangan risau. Pasal akak sebelum ni akak duduk kat rumah je. Jaga dia.
tak ada kerja dah masa tu. Nak menulis pun tak boleh semua. Tapi akak cakap dengan anak akak macam ni. Abang yang risau. Kalau abang rasa abang nak pergi, abang jangan tahan-tahan. Mak akan selalu sibuk. Tu macam spontan terus Ya, kat akak selalu cakap, akak cakap macam tu spontan malam tu. Akak berdua je masa tu kan dengan Berdua. Iqbal kan? Mak akan selalu sibuk. Nanti abang pun tenang kat sana. Abang tak ada rasa sakit. Jadi ayat akan selalu ulang tu time malam tu. Kalau abang nak pergi, abang pergilah. Mak akan selalu sibuk. Abang jangan risau. Abang kalau pergi, abang confirm masuk syurga. Abang jangan risau. Abang tak ada apa-apa, abang bersih. Mak ni je yang kena jaga mak, diri abah, diri kakak-kakak. Itu ayat kau ulang sampai dia tidur. Dia dengar je lah Dia kak. dengar Dia je. tengok je. Dengar je. Dan pagi tu aku ingat lagi Kak Maswa ada. Pagi-pagi lagi Kak Maswa ada. Akak cakap dengan dia, "You, Iqbal nak makan cendol." Pukul 7 pagi akak cakap dengan Maswa, "Iqbal nak makan cendol." Mana nak dapat cendol tu? Dan pagi tu juga, lepas solat subuh pukul 5.30 tu, akak dah telefon husband akak pukul 6 tu. Akak tahu pukul 6, 6.30 tu dia dah balik daripada surau. Dia imam masa tu. Akak cakap, "Abang, bawa semua anak ni, tiga-tiga ni tadi yang Kak Long pun ada." Masa tu hari Sabtu tah. Datang IJN. Saya rasa Iqbal punya masa dah sampai. Spontan je tah. Dia kata, "Doktor cakap ke yang?" "Tak. Awak datanglah. Saya sebagai mak, saya rasa tak bagus insting akak." Dan akak pesan dengan nurse-nurse kat luar sana, dekat ward Melo tu, "Anda jadi apa-apa pada Iqbal, no oksigen." Maknanya jangan bagi yang diorang tarik. Diorang akan tarik emergency oksigen. Jangan buat apa-apa. Dan pastikan semua pintu ward situ ada 20 ke 28 katil, 30 katil kot. Mak-mak ni jangan siapa-siapa tengok Iqbal meninggal. Dalam ward Melo ni dia ada 2 je patient. First, patient yang pesakit yang sedang menunggu untuk dioperate. Kedua, pesakit yang dah operate dalam tempoh pemulihan sebelum dihantar ke hospital asal. Akak tak nak kalau jadi apa-apa ke anak akak ni. Iqbal ni popular tau. Ramai yang kenal akak lagi. Mak Iqbal. Iqbal ni popular. Dan akak cakap pada nurse yang bertugas tu, akak tak nak Iqbal ni dah 4 tahun lebih dapatkan rawatan, dah 3 kali operation. Ending dia pass away. Akak tak nak meruntuhkan moral mak-mak yang ada kat sana. Jiran-jiran akak ni, kawan-kawan baik akak ni, semua masalah sama je jantung. So korang tutup bilik ni, tak nak bagi diorang intai akak dan sebagainya. Akak saya cakap tu, kalau jadi apa-apa, akak cakap pada hari ni dah dapat insting. Jadi anak-anak kakak-kakak dia datang, 3 orang ni datang. Akak masa tu datang, diorang baca Yasin kat adik dia. Dia okey, mata dia buka apa semua. Dia panggil Kak Long, Kak Lang, dia panggil kakak-kakak dia. Cuma tak tahulah orang kata lepas 3.30 petang tu, tiba-tiba akak cakap dengan dia, abang nak keluar tak kejap pada ward ni? Abang nak tengok tak langit? Abang nak tengok tak burung yang terbang?" Kita duduk tu, akak ingat hampir 2-3 minggu juga dalam ward tu tanpa keluar tau. Tak boleh keluar. Tak ada keluar. Akak tanya Dr. Adura. Dr. Adura bertugas masa tu. "Doktor, boleh tak bawa Iqbal pergi kantin IJN? Saya nak tunjukkan dia langit. Saya nak tunjukkan dia burung." Doktor kata, "Boleh. Tapi akak boleh dukung kak?" "Boleh, bapak dia dukung." Dia kata, "Bergila-gila kami dukung tu." "Abang nak apa bang?" "Abang nak air coklat." Dia cakap tu air coklat. Masa tu akak tunjukkan dia. Hujan renyai-renyai masa tu. "Bang, hari hujan lah. Ni langit. Ni langit." Akak cakap banyak kali, "Ni langit bang, tu burung." Masa tu IJN 2011. Kak bawa ke Masih kafe. tengah buat bangunan baru lagi. Sekarang dah canggih. Masa tu bangunan lama lagi. 2011. Dia tengok langit Dia tengok burung-burung terbang. Lepas tu Dekat kafeteria tu lah kak kan? Dekat kafeteria kafeteria tu. tu nak pergi ke kafeteria daripada ward itu turun lift tu, pergi ke ground floor tu nak jalan tu, kita kena macam keluar sikit kawasan tu boleh nampak langit tu. Tiba-tiba dia cakap masa tunggu air coklat tu tengah diorang buat, "Abang ngantuk." Tu je ayat dia. "Abang ngantuk, abang nak tidur."
Lepas tu dia rebah kat akak punya bahu ni. Abang ngantuk, abang nak tidur. Itu je. Sepanjang hayat dia, dia tak pernah cakap dia mengantuk, dia nak tidur. Kalau dia nak tidur, dia tidur sendiri. Jadi akak cakap dengan husband akak, bang, masa dah sampai. Jom. Akak cancelkan air coklat tu. Akak cakap tak apa dik, walaupun dah bayar, awak bagilah pada orang-orang lain yang ada kat sini. Akak cakap, akak turun naik ward. Akak panggil nurse kat kaunter, tolong panggil Doktor Adura. Akak masuk bilik akak tu. Masa tu kawan-kawan akak yang ni lah, yang geng-geng mak-mak ni tadi, semua nak tinjau-tinjau. Kenapa akak separuh berlari dukung anak akak ni, macam benda kecemasan. Separuh berlari tu. Kami cakap dekat doktor, dekat nurse yang dekat kaunter tu, tolong panggil Doktor Adura, pasal akak tahu Doktor Adura sedang bertugas masa tu. Separuh berlari. Bila akak tengok diorang start ninjau-ninjau, akak tarik tirai dekat akak punya pintu masuk tu. Akak tarik tirai, tak nak bagi seorang pun tengok. Doktor Adura masuk, pegang, duduk sebelah dia dan pegang nadi dia. Masih ada lagi mak. Masih ada, tapi sangat perlahan. Oksigen dia dah drop masa tu. Kan masih oksigen dia ada, orang tengok. Zas turun. Akak ingat masa tu pun tinggal dah 50% kot. Dia perlahan dia turun. Masa tu dia tak cakap apa pun. Dia cakap satu kataan je kat Elsa. Sakit. Dia tunjuk perut dia. Sakit. 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 Ayat terakhir dia sakit. Masa tu lah abang ajarlah Allah. Sakit. Sakit. Bayangkan tuan-tuan, sakaratul maut, budak 4 tahun. Sakit tak? Sakit. Sakit. Ayat terakhir dia sakit. Sampailah orang kata azan asar tu. Masa sedang azan asar tu lah 4.30 macam tu, dia habis. Tuan-tuan rasa saya menangis tak masa anak saya habis? 4.20 anak saya habis hari Sabtu, 9 April. Tuan-tuan ingat saya nangis tak? Hari tu tuan-tuan, saya tak nangis sampai anak saya masuk kubur tuan-tuan. Kita uruskan dia hari Sabtu, hari Ahad lah. Dia meninggal hari Sabtu, hari Ahad kita uruskan. Pasal nak tunggu nenek dia datang daripada Batu Kikir. Dia meninggal pun lama, dah 4.30. Urusan orang kata apa, urusan dekat bilik mayat pun hampir pukul 7 malam. Tapi tuan-tuan, saya memang pegang teguh pada janji saya. Saya takkan tunjuk dengan jiran-jiran saya jenazah anak saya. Jadi, sebaik saja Doktor Adura mengesahkan Iqbal ni meninggal dan jenazah kena bawa ke bilik mayat, saya dah pesan dengan Maswar kebetulan pada hari tu tuan-tuan, dia baru balik rumah. Dia dah 3 hari tak mandi. Tiba pula hari Sabtu tu nak balik rumah nak mandi. Dan masa saya cakap Iqbal Nazak tu, anak telefon cakap ibu, mak pesan bawa kain pelikat. Jadi dengan menggunakan kain pelikat suami Maswar ni lah tuan-tuan, saya balut anak saya tuan-tuan. Saya pastikan semua jiran saya dah masuk dalam ward masing-masing, dalam bilik masing-masing. Saya suruh nurse tutup dulu, cakap tak boleh keluar. Dalam masa 10 minit, masa dukung jenazah anak saya tuan-tuan, kami bawa lalu lift belakang, lift untuk staff, lift untuk doktor, untuk nurse, terus turun ke bilik mayat. Semasa arwah, sebaik arwah pergi tu kan, momen-momen ketika di dalam bilik tu macam mana dengan anak-anak akak, suami akak, mungkin agak boleh ceritakan sikit. Mana ada yang tak menangis? Semua anak-anak akak menangis. Semua cakap adik, anak akak semua menangis lah. Dengan suami akak mana boleh tak menangis. Tapi akak seorang akak rasa macam, sebab janganlah kata saya tak menangis tu, bukanlah saya menangis tesak-esak tuan-tuan. Saya macam orang yang berfikiran kosong. Tapi tuan-tuan, saya puas hati. Malam tu tuan-tuan, sebenarnya Jumaat malam tu, malam Sabtu malam tu, saya dah puas nangis sebenarnya dengan anak saya ni. Saya dah cakap macam-macam dah. Saya dah cakap, abang pergilah bang, kalau abang rasa ni yang terbaik, mak kan saya buat banyak risau. Saya dah puas nangis dah malam tu tuan-tuan. Air mata saya dah habis semua Jumaat malam Sabtu tu. Saya dah habis dah keluar air mata saya. Saya dah tak ada air mata saya untuk hari Sabtu tu, saya tak ada dah. Saya dah habiskan semua dengan anak saya berdua. Malam hari Jumaat malam Sabtu. 8 bulan tu saya dah habis kan. Dah kering kontang lah. Jadi hari anak saya meninggal tuan-tuan, hari Sabtu tu, saya dah tak ada air mata lagi dah. Air mata saya dah kering. Dan saya rasa sangat puas hati. Satu kepuasan yang saya tak boleh nak cakap dengan tuan-tuan.
Saya rasa 4 tahun 2 bulan Allah Ta'ala pinjamkan anak ni pada saya. Saya dah mencuba yang segala yang terbaik. Saya buat yang semua A++ untuk anak saya. Saya dah pergi ke sempadan yang saya rasa tak ada, Allah Ta'ala dah stopkan dia pada hari ini. Dah sampai dah masa dia. Kesian kat dia. Dia terseksa lama dah. Saya stopkan benda tu pada 9 April tu lah. Saya rasa saya dah puas hati. Saya rasa macam saya dah buat yang terbaik. Sebagai mak kandung, saya buat yang terbaik. Memang saya hilang anak, tuan-tuan. Tapi saya puas hati. Pasal apa? Saya buat yang terbaik untuk anak saya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah membaca Mastika pada yang diterbitkan pada 2011, kalau tuan-tuan pernah membaca Mastika yang diterbitkan pada Julai 2011, Iqbal meninggal bulan April dan Mastika ni keluar Julai 2011, yang ditulis oleh Nita Dahnin yang duduk di sebelah saya sekarang. Iqbal ni tuan-tuan, sebenarnya dia membuka satu, orang kata apa, lembaran baru dalam hidup saya, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak siapa tim 2 dimensi Kak Jem? Inilah 2 orang ni. 2 orang yang terbabit dengan kisah Iqbal Farin. Ni arwah anak saya, tuan-tuan. Saya dan suami saya yang kapankan. Kemudian suami saya yang tarkimkan kat kubur. Urusan jenazah anak saya ni, tuan-tuan, 2 tangan je saya dan suami saya, tuan-tuan. Suami saya kapankan, saya minta kebenaran untuk ambil gambar. Selesai dikapankan semata-mata, saya nak bawa story Iqbal ni. Saya nak cakap macam ni lah, wahai mak-mak kat luar sana, berjuanglah untuk anak-anak kita. Berjuang hingga ketitisan terakhir. Pasal saya percaya mak-mak kat luar sana, bukan semua anak dia sihat. Ada yang anak diuji macam mana saya diuji dengan Iqbal ni. Tapi apabila kita mengharung satu ujian macam ni, hasil yang terbaik. Dan sekarang tuan-tuan, hampir 15 tahun Iqbal meninggal. Story ni keluar insya-Allah 9 April. Ulang tahun orang kata apa, kematian Iqbal yang ke-15 tahun. Saya kenalkan tuan-tuan 2 sahabat baik saya. Asbab arwah anak saya ni lah, saya berjumpa dengan 2 orang yang kemudiannya kami seiring sejalan. Saya kenalkan dengan tuan-tuan. Inilah saya punya 2 kawan baik yang kami berjumpa, orang kata apa, disebabkan Iqbal Farin, Kak Maswa. Itu sebabnya tuan-tuan, kenapa Kak Maswa boleh cakap dia 20 tahun dengan saya dan Nita Dahnin. Maswa saya jumpa waktu Iqbal masih lagi operation kali pertama 2007. Nita saya jumpa tuan-tuan lepas Iqbal menghembuskan nafas terakhir, tetapi dia membuat satu cerita yang saya tahu bila tuan-tuan baca story ni, abang tunggu mak di syurga ya. Story Nita ni yang meletup pada Julai 2017, inilah penulis dia. Setiap kali kawan-kawan saya baca cerita ni meletup, tuan-tuan, dia ambil masuk ke banyak macam-macam FB dan sebagainya, dan ramai tertanya siapa penulis dia. Penulis dia Nita Dahnin, tuan-tuan. Jadi saya ada 2 orang sahabat, orang kata bukan sahabat dan saudara saya. Seorang hadir waktu Iqbal, orang kata apa, first operation, dan waktu Iqbal meninggal, inilah dia, Nita Dahnin yang hadir dalam hidup saya. Cuma itulah Kak, saya ralat sikit sebab tak sempat kenal arwah. Saya cuma kenal Kak Jem selepas arwah pergi. Jadi saya cuma nampak tengok dia punya gambar je, tak sempat kenal dengan arwah. Ya. Tapi itulah asbab Iqbal dan perjanjian saya dengan arwah anak saya. Sehari sebelum dia meninggal dunia tu, abang yang risau, abang pergilah. Pasal abang dah lama sakit, mak akan sibuk. Dan akak rasa tak, inilah hari ni Allah Ta'ala menjawab. Orang kata apa, 15 tahun punya doa pada malam sebelum anak akan menghembuskan nafas terakhir. Jadi inilah jawapan dia, mak akan sentiasa sibuk. Maknanya dia merungkai kata-kata akak tu. Ya, lepas 15 tahun tuan-tuan, kadang-kadang saya duduk termenung. Bila saya dah start masuk podcast, bila saya dah
Orang kenal saya dah glamour. Kak Jem glamour. Kak Jem. Pergi mana-mana pun orang jumpa Kak Jem. Kak Jem seram. Kak Jem mastika. Kak Jem tu, Kak Jem ni. Saya mula terfikir. Hari ni yang saya orang kata apa yang tuan-tuan nampak saya hari ni sebenarnya bermula pada malam 8 April 2011. Inilah perjanjian saya buat dengan arwah anak saya. Dan Allah Ta'ala makbulkan tuan-tuan pada tahun ni. Sebenarnya bermula awal tahun lepas lah. Tapi tahun ni Allah Ta'ala makbulkan doa akak tak. Mak cakap dengan dia lah. Mak nak sibuk. Abang yang risau. Mak akan sibuk satu hari nanti. Abang yang risau abang pergilah. Mak akan sibuk. Inilah dia tuan-tuan. Saya duduk di hadapan tuan-tuan menyampaikan pelbagai orang kata cerita. Cerita-cerita eksklusif. Cerita-cerita yang di luar kawalan. Saya jumpa dengan macam-macam orang. Lepas arwah Iqbal meninggal lah sebenarnya. Akak mengalami writer block. Tak boleh nak menulis novel lagi dah. Tak boleh menulis. Yang kanak-kanak punya ni. Kanak-kanak tu dah tak boleh. Idea dah habis. Bila Iqbal meninggal akak dah writer block. Dah tak boleh nak apa. Duduk depan komputer dulu boleh type. Satu hari 3-4 buku. Tak ada. Tak boleh. Kosong. Dan saya orang kata apa. Lepas saya berjumpa dengan Nita Danin lah tuan-tuan. Saya minta. Saya kata boleh tak menuliskan tak masa tu untuk apa-apa cerita lah. Kalau dapat masuk, masuklah. Tak dapat masuk, tak apalah. Pasal apa tuan-tuan? Saya nak orang kata apa, mengisi masa saya tu dengan sesuatu yang boleh memberi manfaat pada masyarakat. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, Allah Ta'ala menyusun hidup saya. Perjalanan saya sebagai seorang penulis misteri, masyarakat dan sebagainya tu. Dekat sinilah tempat saya sekarang di hadapan tuan-tuan semua. Dan betul lah lepas tu akak sibuk kan ke sana sini. Ya, semua kan betul sibuk kan. Betul. Lepas yang kita orang kata lepas bukan saja dengan Mastika, saya juga menulis untuk Mingguan Wanita. Kebetulan Mak Suar dengan Mingguan Wanita saya tanya, boleh tak saya menulis untuk ruangan misteri dan mistik yang ada dalam Mingguan Wanita tu. Pasal Mingguan Wanita masa tu seminggu sekali edaran dia. Mastika sebulan tuan-tuan. Dan juga satu majalah umpan. Saya jumpa dengan editor dia Jai. Saya ingat lagi nama Jai, editor majalah umpan. Dalam tu ada satu orang kata apa, segmen lah, misteri dan mistik untuk kaki pancing. Jai, boleh tak akak tulis? Dia kata, boleh je kak, dia kata kan. Tapi tak banyak akak bayaran dia. Akak tak kisah bayaran. Akak nak otak akak bergerak. Jadi bila akak pergi mana, akak boleh jumpa orang, akak boleh tanya. Kaki pancing ke, kisah itu ke, misteri rumah puaka ke, apa ke, supaya bergerak. Masa tu ada. Masa tu sentiasa sibuk untuk kita tanpa kita memikirkan benda-benda lain yang dah berlaku. Betul. Itulah tak. Sekarang dengan podcast lagi sibuk tak sebenarnya. Lagi sibuk tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok saya kejap ni. Kan kejap lagi dengan Pak Munawir. Kan kejap lagi saya kat sana, saya kat sini. Tu belum kerja-kerja lain lagi kak. Belum kerja-kerja lain. Kerja saya sebagai kontraktor. Saya buat rumah tuan-tuan. Belum lagi kerja-kerja hakiki yang lain. Waktu saya bercakap dengan tuan-tuan ni, suami saya dah hampir 28 hari admit di PPUM. Sibuk saya tuan-tuan. Tuan-tuan nampak saya senyum. Selalu buat live. Tapi saya punya masa tu tuan-tuan sangat padat. Pembagian masa saya sangat-sangat straight tak. Tapi adakah akak tertekan? Tak langsung. Pasal inilah jalan yang saya pilih tuan-tuan. Saya dah pilih jalan ni 15 tahun dulu di hadapan arwah anak saya. So saya tak rasa satu beban. Kalau mungkin orang lain rasa beban, kejap cakap kat sana, kejap cakap sini kan, kejap melompat kat PPUM ziarah suami saya kan, kejap melompat balik masak untuk anak-anak saya. Semua taklah merasa satu beban tak. Pasal kita dah buat perjanjian tak. Benda ni kita seronok nak buat. Jadi korang dah dengar kan kisah siapa Kak Jem. Selalu kisah perjalanan, sedikit perjalanan hidup Kak Jem dengan arwah Iqbal ni. So untuk kita nak ni balik, kita punya emosi recharge balik, kita berhenti rehat dulu kak. Boleh kak Kita rehat dulu, kita hentikan dulu emosi. Ya boleh lah. Pasal nak lap air mata ni tuan, banyak dah air mata keluar ni. Nak bagi fresh balik, kita berhenti sekejap. Macam mana kak? Soya ni kan? Soya. Susu soya ni.
Hmm. Apa pasal rasa dia sedap sangat ni? Lain kan daripada rasa soya kat kedai-kedai tu. Pekat lah. Padu mantap air ni. Hmm. Akak memang peminat soya. Tapi akak tak pernah jumpa lah air mantap macam ni. Ni soya apa ni tah? Soya ni Kak, dia soya organik keluaran Mililia ni tau. Yang ni, saya tunjuk. Yang ni, organik. Soya ni, dia punya kacang soya ni Kak, ditanam dekat satu tanah hitam, tanah yang paling subur lah dekat China. Sebab tu dia kira soya grade tinggi untuk hasilkan produk ni. Jadi Kak, akak nak tahu, dia banyak khasiat dia tau. Salah satunya, dia bekalkan protein untuk tulang kita. Untuk kuatkan tulang lah, senang cakap. Lepas tu untuk orang yang selalu orang yang dah berusia Kak, macam kita ni lah kan. Kita selalu senang lupa Kak. Senang lupa. Apa-apa dia nak buat, lupa. Ni salah satu khasiat dia untuk kuatkan memori dengan ingatan kita. Weh, patutlah power tah. Saya tuan-tuan jarang jumpa soya yang terbaik sebenarnya. Tapi korang jangan ingat untuk, macam tadi saya kata untuk orang tua, untuk kuatkan ingatan je, bukan Kak. Untuk ibu hamil pun boleh. Bagus untuk dia punya untuk kandungan sebab ya betul dia banyak nutrien. Lepas tu start boleh minum daripada kanak-kanak seawal usia 6 bulan. Maksudnya pada 6 bulan Kak sampai ke orang tua, warga emas boleh amalkan soya Tak ni. ada masalah tak ya? Tak ada. Jadi kita Kak kadang-kadang setengah budak dia tak boleh minum susu lembu Kak. Kadang-kadang dia allergic. Jadi korang boleh try yang ni. Sebab dia organik tau. Tak ada bahan-bahan macam chemical ke apa kan. Daripada soya bergrade tinggi. Kita minum pun rasa sedap kan Kak? Lain kan Kak rasakan Kak? Kena beli untuk cucu akak. Betul Kak. Iza Zinirah dengan Izapran ni. Kena beli ni. Pasal saya beli yang biasa-biasa. Yang ini memang power, memang padu, memang mantap. Khasiat pun banyak. Kalau tuan-tuan rasa, orang kata kalau sekali cuba, confirm pada akak nanti korang jadi ketagih. Ni kalau boleh ni nak beli lagi ni. Nak try lagi ni. Buat lagi cawan kedua. Boleh. Tah. Berapa harga ni tah? Ya Allah tah, sedap nak. Tak boleh nak cakap lah. Kak, satu ni 500 gram tau. Baru RM27 Kak. Serius lah tah? Iya. Nak lagi Kak, ada cara tau. Nak cara lagi RM27 murah. je? Dia RM27 Setengah 500 kilo? gram. Tapi kalau korang nak lagi murah, ada lagi cara dia. Ada cara lagi? Daftar jadi ahli Mililia. Korang akan dapat lagi diskaun sebagai ahli, dapat RM23.50 je. Kak, standard susu-susu kat luar Kak harga dia Kak. RM23.50 tuan-tuan. Daripada anak satu family boleh ni kan? Bancur, satu keluarga boleh minum. Bukan je anak-anak. Bukan je mak bapak. Atuk nenek pun boleh minum. Betul kan? Akan order 2. Alright. Habis dah tuan-tuan. Terbaik lah. Memang terbaik lah soya kali ni. Okey Kak. Kita dah minum tadi dah ada sikit drama air mata semua kan. Kali ni Kak lepas kita perkena tadi susu soya, ingatan pun dah kembali kuat semua. Kita tukar sikit lah dia punya drama tu tadi. Dah habis drama air mata, kita tukar pula dia punya genre tu kepada yang lain pula. Kali ni saya nak tanya Kak sebab tadi Kak Jem ada cerita dia berkampung lama di hospital. Jadi selalunya kalau 4 tahun. 4 tahun kan? Hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun. Dah hospital tu dah jadi macam rumah kedua. Jadi selalunya orang yang berkampung di hospital ni selalu mesti ada pengalaman misteri. Jadi kita tanya sendiri Kak James masa dia menjaga arwah Iqbal tadi tu, ada tak kisah-kisah misteri yang Kak James alami? Ada tak Kak? Pasal Kak masa Kak duduk hospital Kak memang suka borak. Akak memang kaki borak dengan nurse-nurse ke, tak kira nurse-nurse ke, attendant ke. Kadang-kadang makcik-makcik cleaner pun boring tak duduk hospital ni. Kena borak, orang kata kan, kena tanya-tanya kan. Walaupun setakat hari ni kau masak apa. Contohnya kan, makcik-makcik cleaner tu, cik, hari ni bawa bekal apa cik? Walaupun setakat soalan-soalan orang kata apa, basa-basi, itulah cara kita nak hilangkan stres. Tapi banyak-banyak perbualan akak lah, orang kata, dengan diorang ni, akak teringat satu cerita yang disampaikan oleh seorang staff nurse ni. Staff nurse ni muda lagi lah. Umur dia dalam, akak rasa dalam awal 40-an. Tapi cerita ni dah lama Kak. Dia cakap masa saya mula-mula, orang kata apa, saya habis belajar Kak, saya diletakkan kat satu ward ni lah dia kata. Saya bujang lagi Kak masa tu. Anak dara lagi. Belum kahwin lagi. Sekarang saya dah anak 3 Kak. Maknanya cerita ni dah lama dia cakap kan. Tapi dia punya kesan, saya masih ingat lagi cerita ni Kak. Saya memang terbayang nak cerita dengan akak ni pun saya dah terbayang-bayang dah benda tu. Akak cakap apa benda ni yang
kau boleh simpan dalam kau punya memori ni. Dia kata, Kak, masa saya bertugas dekat satu ward ni, dia kata, kebanyakan pesakit dalam ward ni adalah orang kata pesakit yang berusia lah . Biasalah ward-ward macam ni, pesakit yang berusia tu, penyakit orang biasalah. Diabetik, kencing manis, darah tinggi, jantung kan. Kan dengan masalah orang kata ada hati lah. Biasalah kolesterol tinggi dan sebagainya. Dan banyak-banyak pesakit ni, katalah staff ni nama dia Ina lah. Ina ni sangat baik dengan satu pesakit katil nombor 30. Katil nombor 30 ni katil dia hujung sikit tau. Ada kalau maknanya penyakit patient ni taklah teruk sangat. Kalau yang teruk ni, kalau kita pergi hospital tuan-tuan, kalau kita nampak macam dia letak depan-depan kaunter tu, itu memerlukan penjagaan rapi sikit. Mungkin segi nak pakai oksigen dan sebagainya tu duduk depan kaunter. Tapi kalau yang dia jauh-jauh sikit pada kaunter ni, macam saya lah selalu kalau masuk hospital tuan-tuan, diabetik insulin, nak ejar insulin lah, ada masalah kompensasi itulah, gula saya tinggi lah. Maknanya taklah melibatkan satu benda yang sangat serius yang nak terkejar kat kita. Jadi kata patient katil 30 ni seorang makcik, umur dia hampir 70 tahun. 70 tahun. Anak 3. Anak dia semua dah besar-besar, Kak cakap. Semua dah dewasa, semua dah kerja. Dan kerja diorang ni pun semua kerja-kerja somebody. Macam mana saya tahu kerja-kerja somebody, Kak? Kalau datang tu, kalau lelaki tu semua pakai tel leher. Kemeja smart je. Kalau perempuan tu, Kak, kita tahulah, Kak, dia kata ini semua high class punya lah. Contoh. Dari penampilan tu. Penampilan tu. Pakai dengan dia punya blazer. Dia datang macam orang baru balik office. Datang melawat mak ni. Tapi, Kak, dia kata jarang diorang singgah lama, Kak. Kata ajak mak ni borak-borak. Bagi buah. Bagi buah tangan. Apa-apa sikit yang mak dia nak makan. Lepas tu, dia balik lah, Kak. Dia cakap tak ada letak bibik-bibik ke jaga tak apa ni Ina. Cakap tak ada, Kak. Dia cakap kan memang dia maknanya orang kata apa makcik ni pun orang kata dia boleh bangun menguruskan diri dia. Dia boleh bangun pergi bilik air. Dia bukan ada pakai dia cuma nak masuk antibiotik. Pakai drip tu. Yang lain tu tak ada apa. Pernafasan ke apa tak ada, Kak. Semua cantik makcik ni, dia cakap. Dan saya orang kata apa, saya jaga makcik ni, dia kata hampir 2 minggu juga. Pasal apa, Kak, tak boleh nak bagi makcik keluar, gula dia turun naik. Kejap gula dia 25. Kadang-kadang tak boleh baca, Kak. Kan kejap-kejap kan dia drop, hypo. Jadi doktor kata selagi gula tak cantik, tak boleh balik. Lepas tu dia dah ada start masalah jantung. Kadang-kadang sesak nafas. Jadi biasalah nak buat ujian sikit. Hampir-hampir juga dia kata 12-14 hari lah tu. Dia kata saya sangat baik dengan makcik ni. Kira senang-senang cerita, Kak, dalam banyak-banyak staff ni, makcik ni suka meluahkan perasaan kat saya. Dia suka cerita zaman dia muda-muda dulu dia siapa. Arwah suami dia meninggal macam mana. Anak dia kecil-kecil. Dia suka cerita benda-benda lama. Benda-benda yang zaman-zaman dulu. Benda-benda yang orang kata apa, kenangan-kenangan dia dulu. Dia seolah-olah cuba mencari orang untuk nak berkongsi luahan perasaan tapi tak ada siapa. Mungkin anak dia tak mendengar luahan perasaan tu kan, Kak. Betul. Jadi dia mencari orang yang boleh mendengar dia. Jadi Ina ni pula punya baik, kadang-kadang makcik ni dia tak pandai nak mandi yang sempu badan kepala tu, rambut tu. Jadi Ina ni kalau katakanlah dia shift pagi, bila shift pagi tu balik pukul 2 petang tah. Dia sebelum balik tu pasal dia nak dara masa tu, dia akan tanya makcik hari ni nak mandi, nak basuh rambut tak? Mari saya tolongkan makcik. Dia kata payah kan aku nak buka baju semua. Tak payah makcik, dia kata. Saya tahulah cara nak orang kata apa. Diorang ni kan semua orang kata dah kemahiran tu dah ada. Tak apa, dia kata makcik duduk je kat katil ni. Saya tahulah macam mana saya nak sempukan rambut makcik. Cuma kita tutup tirai je sikit. Pasal makcik ni tak pakai tiup, tak pakai apa. Dia cuma nak orang kata nak bagi apa ni masalah-masalah macam tu je. Jadi hubungan dengan makcik ni sangat akrab. Mungkin dia menganggap makcik ni macam mak dia juga. Dia kata saya ada mak, Kak, tapi saya jauh. Mak saya orang Kedah, Kak. Saya orang Kedah, dia cakap. Saya balik pun kadang-kadang je. Jadi dipendekkan cerita pada suatu hari Ina ni shift malam. Nurse ni dia kalau shift malam dia akan 2 kali malam tu. Katakan hari Senin malam, hari Selasa malam Rabu, hari Senin malam Selasa, hari Selasa malam Rabu. Lepas tu dia akan dapat cuti 2 hari. Pasal dia dah shift malam tu. Jadi Ina ni bila dia dapat cuti 2 hari, dia sudah sambung pula cuti tu
cuti sendiri. Pasal dia fikir dia nak balik Kedah, balik kampung jumpa mak dia. Mak dia adalah buat kenduri sikit. Jadi mak dia pun cakap, kau lama tak balik kan, hang balik lah, dia cakap kan. Jadi dia ambil cuti 5 hari tah. Sambungan daripada yang shift malam tadi tu, direct ambil cuti. Pasal dia ni jarang ambil cuti, anak dara. Balik ambil cuti 5 hari. Cuti yang 2 hari tadi memang ni, ambil cuti 3 hari, balik Kedah. Jumpa mak dia apa semua, buat tahlil, buat kenduri apa semualah kata. Jadi lepas 5 hari tu baru dia balik-balik dekat tempat kerja dia. Dan hari yang dia balik tempat kerja tu, dia terus masuk, kalau tak silap akak, shift malam. Dia masuk shift malam. Dia masuk shift malam balik. Bayangkan dah cuti 5 hari, tiba-tiba kau masuk balik shift malam. Dia masuk shift malam. Jadi hari yang dia bekerja shift malam tu, lepas dia diorang kata dia pass report dengan shift petang tu. Dapat report tu, dia dapat jaga kaunter patient katakanlah katil 1 sampai 5. 1 sampai 5 tu dia jaga. 5 orang ke 6 orang ke dia jaga patient satu katil sampai 5. Jadi orang kata dah hampir-hampir pukul 12 malam tu, tiba-tiba dia teringatkan makcik katil 30 ni tadi. Dia cakap, lupalah makcik ni lah, dah cuti 5 hari. Jumpa orang kata mak bapak kaum keluarga, dia terlupa patient yang baik dengan dia tadi, katil 30 ni tadi. Jadi katil 30 ni letak kat ujung tah. Bilik ni, bilik ada 2 katil je. Maknanya katil 29, katil 30. Ini selalu ujung-ujung lah katil ni. Jadi dia kata lah, report dah habis buat semua, ubat semua dah bagi makan. Pada ni, dia dah ada masa sikit. Dia nak intai dia punya orang kata apa, makcik yang baik dengan dia tadi. Jadi dia jalan nak ke bilik ujung tu. Katil 29, katil 30. Elok je dia sampai kat katil tu, makcik tengah tidur. Ya, time tu pukul 12 tu. 12 tengah malam tu kadang-kadang dekat hospital tau, lampu akan dimalapkan. Yang tinggal lampu koridor. Lampu tu bukan malap gelap terus tau. Dia akan buka tapi dimalapkan sikit lah. Mungkin katakan dalam tu ada 4 lampu, 1 je terbuka. Yang 3 tu tutup supaya nak bagi senang patient tidur. Jadi dia sampai kat katil 30 ni, makcik tengah tidur. Katil 29 kosong. Memang cantik lah cadar tu. Katil 30 makcik tidur. Jadi dia sebenarnya dia tak nak kacau makcik tu. Dia kata, lah lena tu makcik ni baru nak orang kata nak ajak borak-borak ke apa. Jarang makcik tidur. Macam tu makcik ni selalu orang kata apa, malam-malam lah kaki borak. Siang dia tak apa-apa sangat. Siang dia tidur. Malam jaga makcik ni kalau ikut asal-asal dia. Jadi malam tu dia tidur. Dia kata agaknya penat sangat kot. Tapi baru dia orang kata apa nak bergerak tinggalkan katil 30 ni, tiba-tiba makcik tu bersuara. Kan anak nak pergi mana tu? Dia tanya kan, anak pergi mana tu? Dia cakap, saya baru intai makcik. Saya ingat makcik tidur. Tak adalah, dia kata. Cik sedang kau datang, dia kata kan. Itulah, tadi memang penat sikit, dia cakap kan. Macam-macam rawatan, dia kata. Anak-anak makcik pun datang petang tadi ramai. Dia cakap semua datang, anak cucu makcik semua datang. Dia cerita, elok je dia cerita. Melawat acik, dia cakap kan. Jadi acik penat. Tu lah cik tak nampak engkau. Lama cik tak nampak engkau. Saya cuti lah cik. Lupa nak cakap dengan cik lah. Lepas shift malam tu saya cuti. Saya balik kampung jumpa mak bapak saya, cakap. Kebetulan orang buat kenduri. Jadi memang saya saja ambil cuti panjang lah, dia cakap. Dia borak tah. Dia borak lah. Dia cerita lah, mak saya kena salam kat cik. Adalah saya cerita. Sambil dia borak dengan makcik ni tadi, kawan dia yang jaga kawasan tu, yang jaga katalah katil 25, 26, 7, 8, 9, 30 ni, sudah lalu lalang. Sambil lalu lalang sudah pandang dia. Lepas tu lalu lalang lagi. Kau faham tak? Ni tak sampai 2 minit lalu lagi. Pandang lagi. Dia kata, apalah masalah si Ani ni? Kan? Pelik ke tengok aku borak-borak dengan patient? Biasalah, dia cakap kan. Lepas tu lalu balik Ani ni. Pandang lagi dia. Dia takut Ani ni bagi syarat. Kau ni lama sangat borak. Nanti kacau ke. Kau tinggalkan depan tu Kau jaga depan kan. Ni kau kat belakang apa lama dah ni. Dia fikir Ani tu bagi isyarat, kau janganlah lama-lama. Patient pun nak tidur Kau kacau patient Aku report dengan sister kan. Dia fikir itulah Ani punya hint kat dia. Jadi dia kata, makcik, hari ni pun dah pukul 12 lebih cik, 12.30. Saya pun ada benda lagi nak buat ni, dia kata kan. Orang kata tinggal nak ambil suhu badan apa semua cik, dia kata. Ada satu dua patient tu kan kena kena pakaikan drip balik apa semua. Saya
pergi balik lah. Dia kata, makcik tu saya tanya, kau jaga mana ni? Kat depan. Dia kata, kaunter depan. Katil 1 sampai katil 8 dia cakap. Saya jaga depan kan. Yang belakang ni orang lain jaga. Yelah tak apalah. Dia kata, makcik sambung tidur balik lah. Jadi dia keluar. Masa dia keluar tu, kawan dia Ani ni tadi tengah duduk kat dia punya meja. Buat laporan. Dia nak tanya dengan Ani, apa pasal kau pandang-pandang aku? Lalu lalang sampai 10 kali kat tempat ni kan. Kau ingat aku mengular kerja ke? Tapi tak tertanya soalan tu. Ani ni tunduk je masa dia lalu. Ani ni macam buat report ke apa tak tahulah. Jadi soalan yang patut tanya dengan Ani tu, dia kata tak apalah. Esok lah, dia pun banyak kerja nak buat lagi. Kan ada passion nak pasangkan drip balik lah apa semua. Jadi benda tu tak, orang kata sampai pukul 4-5 pagi tu, dia mati macam tu je. Sampailah bila diorang tukar shift. Diorang tukar shift pukul 7 pagi. Shift pagi 7 pagi sudah masuk. Pas report. Dan masa dah habis pas report tu, Ani tanya dia, Kau nak balik ke? Kau nak singgah mana minum ke? Mana-mana pergi? Dia kata, aku nak minum kat kafe lah. Dia kata, aku sebenarnya ke Buloh ni. Dia kata, kan semalam lupa nak bawa bekal nasi semua. Aku ke Buloh. Jadi Ani pun kata, boleh lah, jomlah kita minum dulu sebelum kita balik. Dia kata, sebelum balik tidur lah ni. Dua-dua nak dara. Cuma tempat tinggal berbeza. Jomlah, dia kata, kita minum dulu. Pergi kafe, minum. Masa pergi kafe, minum lah. Orang kata dia tengah makan tu, Ani tanya dia satu soalan. Semalam pukul 12 lebih, kau pergi katil 30 kan? Dia bercakap, itulah aku tengok kau kulu kilir. Kau apa? Kau ingat aku apa? Aku cuci tulang ke apa? Kau nak report dengan sister? Tak ada, Ani cakap. Aku nak confirmkan balik. Kau pergi katil 30 semalam kan? Yelah, dia kata, aku ziarah Makcik Limah lah. Dia kata, kau kan tahu aku dengan Makcik Limah tu baik. Kan, aku anggap dia macam mak angkat aku lah, dia cakap. Kan, hubungan kita orang macam ni kan. Kau takkan kau tak tahu kan. Kang anak dia bagi buah apple, buah limau, aku yang kaki rembat, dia cakap. Memang Makcik Limah tu selalu bagi dia. Makcik tak boleh nak makan. Anak bagi kan dia sedekah balik dekat nurse-nurse yang ada kat situ. Dia kata macam ni, babe. Dia cakap macam ni nah. Dia cakap, aku tak kisah kau nak kawan dengan Makcik Limah tu, tak ada apa. Tapi dia cakap, aku nak bagi tahu kau satu perkara. Dia cakap, asal dia kata, diorang dah aku punya persahabatan aku, orang kata dengan passion ni dah jadi buah mulut ke? Member pasti fikir negatif je. Asal ada surat-surat ke apa ke dia? Tak ada. Dia cakap, kau janganlah sejauh macam tu. Aku nak bagi tahu kau, tapi kau janganlah terkejut. Kan, kau janganlah terperanjat. Dia kata, hari kau cuti yang shift malam tu, Kau shift malam, kau cuti hari Rabu kan? Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ni hari Senin kan? Dia kata kau dah cuti 5 hari. Aku nak cakap dengan kau, hari Khamis, malam Jumaat tu, Makcik Limah ni meninggal. 2 kali tanya, meninggal? Meninggal apa? Meninggal dunia, babe. Pass away, dia cakap. Ni tangan aku ni yang menguruskan jenazah tu. Ni tangan aku ni. Aku bertugas masa tu, dia kata. Masa tu Ani ni shift petang. Shift petang dia balik pukul 9 malam. Orang tua ni dia meninggal kami malam Jumaat lepas maghrib. Jadi yang buat report tu apa semua, pasal dia duduk bawah Ani masa tu, pesakit yang duduk bawah kawalan Ani. Jadi Ani yang buat dia punya report. Lepas tu doktor sign. Doktor akan sign lah sebelum hantar bilik mayat tu. Jadi Ani kata dia duduk bawah aku masa tu. Ni ingat kenapa? Dia cakap, elok je aku borak dengan dia semalam. Heart attack. Dia kena heart attack. Oh, jantung. Serangan jantung. Kita nak try, babe. Dia kata, bagi yang macam current tu lah. Dia kata, doktor bekerja, babe. Dia kata, aku memang, dia sebutlah nama-nama doktor yang datang tu, yang bagi current tu. Tak dapat, dia cakap. Memang habis, dia kata. Memang kita orang telefon anak-anak dia datang. Memang anak-anak dia datang. Jadi aku tinggalkan dia masa aku habis report tu pukul 9.30 tu. Jenazah tu ada lagi dekat katil. Lepas tu dia urus, dia sebut lah Kak Yus yang buat. Lepas tu Kak Yus yang uruskan. Hantar ke bilik mayat ni semua Kak Yus. Kalau kau tak percaya, kau pergi tanya Kak Yus. Kau boleh tanya orang lain. Bilik kau masuk malam tadi tu 220. Tak ada penghuni, tak ada pasien duduk dalam tu. Itu aku pelik, kau borak dengan siapa?
Itu yang diulang alik lalu tengok-tengok Ah, tu Kak. aku ulang alik tu bukan nak tengok kau. Aku pelik kau ni borak dengan siapa. Pasal aku tengok cara kau borak tu, kau kenal sangat dengan orang yang kau borak tu. Dan aku tahu kau borak dengan Makcik Limah pasal ayat tu biasa. Makcik sihat tak? Macam mana makcik hari ni? Makcik makan okey tak? Apa? Ayat kau tu aku dah tahu, aku dah dengar 2 minggu ni. Tapi hari tu tengok Tapi dia aku macam nak borak seorang-seorang ni Kak. Ya, aku nak bagi tahu kau, aku takut kau terkejut. Jadi aku tunggu hari siang ni. Temenung Ina ni. Habis dengan siapa dia borak tu? Temenung Ina tu kata, boleh tak aku naik wad sekarang? Kak Yus kerja pagi. Tak percaya juga cakap si Ani ni. Nak jumpa juga Kak Yus tu. Pasal Kak Yu tu yang uruskan seterusnya. Jumpa Kak Yu, apa pasal hang kalut ni. Makcik Limah kata 30. Dah meninggal dia kata. Kami malam Jumaat. Ani yang uruskan. Ani habis shift akak yang panggil attendant bilik mayat datang. Ambil jenazah ni dia kata. Mana Kak Yus ni yang tengok sendiri Ya. jenazah tu diambil oleh Ya. attendant. Dia kata, masa tu Kak, saya jadi lembik Kak. Demi Allah Kak, malam tu saya memang jumpa Makcik Limah ni. Macam mana saya pernah jumpa dia dulu, saya borak dengan dia. Itulah Makcik Limah yang saya jumpa Kak. Sedikit pun tak bertukar Kak. Itulah dia Kak. Nada suara dia, mata dia, suara dia. Kalau 2 orang kawan saya ni tak confirmkan Kak, dia kata, dan Kak Yus tu siap tunjuk, buka lagi buku rekod tu hari kejadian tu. Tengok pasien yang meninggal. Nama Makcik Limah tu ada Kak. Saya kata apa? Saya tak tahulah Kak, saya nak cakap perasaan saya. Pasal benda tu real Kak. Dia bukan datang bayang-bayang ke apa Kak. Saya borak dengan dia Kak. Saya borak dengan dia. Berjasad Kak. Siapa tuan-tuan? Siapa Kak? Dengan siapa dia borak sebenarnya tu? Dan Nani tu memang tengok rancak borak malam tu. Dan dia kata lepas tu Kak, perasaan saya dah tak sedap dah dekat wad tu. Saya minta tukar dekat dengan sister. Dia kata tukarlah saya kat mana-mana sister, mana-mana wad. Yang pentingnya bukan dekat sini. Dia ambil masa 3-4 bulan dekat sister nak tukar. Itu yang dia masuk dekat wad kanak-kanak ni. Maknanya walaupun pengalaman dia tu tidaklah menakutkan. Dia Kak, tidak tapi menakutkan. Dia tak selesa untuk terus kat Tapi situ. ya, dia rasa tak selesa. Setiap kali dia lalu katil 30 tu, terutama waktu dia bertukar shift malam, dia jadi seram sejuk. Benda tu datang balik dalam otak dia. Benda tu ada rekod. Kita manusia ni tuan-tuan, dia akan ada rekod dalam kita punya ingatan. Jadi bila kita ada rekod tu lah yang dia akan recall balik benda tu. Bila kat tempat yang sama. Ya, walaupun kata 30 tu orang lain duduk Kak. Tak kira lah kata India ke Melayu ke Cina Kak. Saya masih lagi orang kata di pandangan mata saya seolah-olah Makcik Limah yang ada kat situ Kak. Jadi saya cerita dengan sister, saya tak boleh tumpukan perhatian saya lagi dah. Saya terganggu dengan saya punya mainan ilusi pemikiran saya. Kalau boleh, tukarkanlah saya. Jadi saya maknanya buat kedua tu, buat kanak-kanak ni lah. Oh, daripada waktu dia tukar Daripada wad yang dewasa tu, dia ditukarkan ke wad kanak-kanak. Lepas dari 3 situ bulan. yang itulah dia dapat. Walaupun sister kata cubalah kan. Semua staff nurse ni kalau bertugas memang macam-macam pengalaman. Awak cubalah. Saya dah cuba Kak, dia kata. 3 bulan saya cuba Kak. Untuk menghapuskan nama Mak Limah ni tadi. Tapi saya cakap betul-betul dengan Kak, saya tak boleh lalu katil 30 tu. Setiap kali saya lalu ataupun saya ditugaskan kat situ, jaga pasien-pasien kat situ, itulah yang saya ternampak-nampak benda bermain. Automatik Kak dia datang. Jadi saya rasa saya tak boleh nak menumpukan perhatian pada job saya. Walaupun saya kata kau tak payah shift malam lah, aku bagi kau banyak. Tak boleh dia kata. Nanti tak adil pada kawan-kawan yang lain. Tak boleh. Walaupun shift malam bagi kerja jaga kaunter depan pun Kak, saya tak boleh. Janji saya duduk dalam wad tu Kak. Katil 30 tu, bayangan yang keluar adalah Makcik Limah. Jadi maknanya Kak, kadang-kadang bukanlah benda tu yang perlu menakutkan atau menyeramkan, mengganggu kita kan. Ya, betul. Walaupun orang cakap kalau kita dah pakai pakaian seragam ni tak kira lah polis ke, tentera ke, bomba ke, nurse ke, ikut skop kerja kita lah. Kita akan menjadi orang yang berani. Kalau dah pakai baju nurse tu, orang kata nampak darah pun, kalau kita dah lompat dah tak. Tangan macam ni apa nak melompat. Diorang pakai baju tu, diorang semangat dia lain. Macam bomba lah. Nampak api, kita kan melompat tengok api, lari pada api. Bomba dia masuk, dia kerja, pasal kerja dia tu, skop kerja dia memadamkan api. Dia akan
padamkan macam mana pun api tu meletup, ada tuang gas ke apa, kita dah cabut dah. Kan walaupun kata pakaian seragam tu boleh menguatkan semangat kita, tapi dalam camp Makcik Lima ni Kak, saya kalah Kak, dia kata. Saya surrender. Saya memang minta dengan sister, tukarlah saya Kak. Tak kisahlah mana-mana ward pun. Tak apa. Tapi bukan dekat ward saya sekarang. Pasal saya punya ingatan pada Makcik Lima ni sangat kuat Kak. Tak tahu kenapa dia cakap. Mungkin sebab hubungan yang baik Ya, tu, hubungan Kak, emosi. kan? Dia dah melibatkan emosi. Bila dah melibatkan emosi tu, dia dah mungkin anggap orang tua ni macam mak dia ke. Kan, orang tua ni pun dah anggap dia macam anak. Jadi dia payah sikit nak terima kenyataan bahawa orang tua ni dah tak ada kat dunia ni. Tambah pula bercakap dengan tak tahu orang tu tak wujud Pasal dia kata benda tu realiti Kak. Saya bukanlah bodoh Kak. Saya tahu fantasi realiti ni. Tapi hari kejadian tu memang betul-betul realiti. Kalau ikutkan sebenarnya Kak Jem ni ada banyak lagi kisah dari hospital berdasarkan pengalaman Kak Jem tahun berumah di hospital. Tapi rasanya cukuplah untuk hari ni. Kita tengok pun Kak Jem tadi dengan air mata pun dah keluar. Kita dah bagi sikit misteri. Kita rasa kita sambung di episod yang lain lah Kak. Kan betul. Jadi untuk penonton, untuk korang mana yang nak dapatkan produk Mililia ni, okey, korang boleh layari laman web diorang, Mililia Asia Pac Headquarters, yang mana diorang punya office ni terletak di Bangsa South, Jalan Kerinci, Kuala Lumpur. Dan korang boleh juga layari diorang punya medsos diorang, media sosial diorang atas nama Mililia ni. Diorang ada banyak produk sebenarnya. Ada banyak produk lain dan kita akan pin juga nanti diorang punya detail pada kita punya description video kita nanti, untuk kalau korang nak dapatkan maklumat lain tentang produk-produk diorang ni, korang boleh dapatkan di yang kita akan pin nanti maklumat dia di video kita. Jadi sampai kat sini saja Kak. Ya, okay? Kak. Untuk anda di luar sana, tonton dengan mata, tafsir dengan akal, nilai dengan hati. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dalam 2 Dimensi Kak Jem. Assalamualaikum.